Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan fid din. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami, leraikanlah ikatan di lidah kami, permudahkanlah urusan kami supaya mudah untuk mereka memahami tuturan kami. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sampai ke muka surat 23 dalam syarahan kita tentang matan pelajaran-pelajaran penting untuk seluruh umat. Hingga sikit lagi hari ini, ingatlah insya-Allah kita cuba untuk habiskan berserta dengan syarahan. Kita sambung berkaitan dengan perkara menguruskan mayat, mengurusi orang mati. Yang kelima, mengkafankan orang mati. Lebih afdal jika dikafankan mayat lelaki dalam 3 kafan putih, tiada padanya baju atau serban, seperti mana yang dibuat oleh Nabi, yang dibuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan kafan tersebut secara berperingkat. Maknanya dia balut dulu dengan selapis. Sudah balut selapis, balut pula selapis lagi. Sudah balut lapis yang kedua, balut pula selapis lagi, jadi lapis yang ketiga. Maknanya bukan guna 3 kain tu, pakai balut sekaligus 3-3. Itu maksudnya berperingkat. Itu yang dimaksudkan berperingkat. Sekiranya dikafankan dalam baju, boleh enggak kafan dalam baju dan kain? Pada bahagian atas dia pakai baju kemeja ke apa tak. Pada bahagian bawah dia pakai kain ataupun balut di kepala. Imamah ni pembalut kepala, sebeg ke apa ke, maka tidak mengapa. Cumanya hak lebih afdalnya tak pakai baju, tak pakai kain. Ini 3 tu kain kafan. Kerana itu yang dilakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang perempuan pula dikafankan dalam 5 helai kain kafan. Yang satunya dipanggil dirat. Dirat ni macam baju dia lah, pakaian yang menutup dada dia. Dan khimar, iaitu tudung, dan izar, kain pada bahagian bawah. Hak mana sah dia buat dulu. Kalau mengikut turutan kan, dia pakai hak bawah dulu, izar dulu, kemudian pakai dirat, kemudian pakai khimar. Ketiga-tiga ni benda yang wajib untuk dia guna sebagai penutup aurat di dunia waktu dia hidup. Waktu dia mati pun sama, tutup aurat dia. Lepas tu tambah 2 helai balutan kain kafan. Jadi hadis waktu jadi 5. Waktu jadi 5 Dan dikafankan bayi budak lelaki dalam 1 hingga 3 helai kain kafan. Ni mengikut. Kalau 1 cukup dah nak buat 1, tak ada hak nak buat 3. Dan dikafankan budak perempuan kecil dalam 1 pakaian dan 2 kain balutan. Ada soalan tak? Beres lagi tak? Okey. Yang wajib dilakukan kepada semua orang hanyalah dengan 1 helai kain kafan sahaja. Itu yang wajib. Kau kata kalau retina 5 lah, kalau jatuh 3 lah tu sunnah. Wajibnya 1 helai kain kafan yang menutup keseluruhan mayat. Tetapi jika sekiranya mayat itu sedang muhrim, mayat ni dalam keadaan muhrim. Muhrim nak ke mana? Muhrim tak sama dengan makna mahram. Mahram ni kalau orang yang tak nikah kita panggil mahram. Jangan silap panggil muhrim. Muhrim ni orang yang gimana? Sama ada umrah ataupun haji. Sama ada umrah ataupun haji, itu panggil muhrim. Dia berihram. Maka ia dimandikan dengan air bidara. Dia ni kalau dia mati, dimandikan macam biasa juga dengan air bidara dan dikafankan dengan izar. Air bidara ni bukan makna kata wajib dah. Wajib cari daun bidara dan sebagainya, tak. Dia orang zaman dulu guna air bidara ni sebagai sabun. Wisdak lah, bang sikit, basuh sapu-sapu daun bidara dulu sebagai sabun. Kalau zaman dulu ada sabun lah, tak. Dan dikafankan dengan kain ihram bahagian bawah dan ridaknya, iaitu kain ihram bahagian atas, ataupun dalam kain kafan yang lain, dan tidak ditutup kepalanya ataupun wajahnya. Sebab kenapa kita tak tutup kepala atau wajah bagi mayat lelaki? Sebab dalam ihram boleh tak kita tutup kepala? Kalau kita berihram daripada mahzuratil ihram, tak boleh tutup kepala.
kena buka kepala, tak boleh pakai piah. Kalau kita sekarang alim warak pun tekah irai tak boleh. Yang jadi alim warak tekah irai pakai piah kot dah. Tak boleh. Buka kepala dan wajah. Sebab dia ni mati dalam keadaan ihram, tidak diwangikan dengan wangian. Sama juga, tak boleh pakai ke dia benda-benda wangi, kerana ini juga daripada mahzuratil ihram, benda-benda yang dilarang ketika mana kita berihram. Wangi-wangi jangan letak ke dia minyak wangi, kerana dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat dalam keadaan dia bertalbiyah. Maknanya dia ni dibangkitkan dalam keadaan ihram juga. Seperti mana telah sahih dan sabit dalam hadis daripada Rasulullah SAW, sekiranya yang berihram itu perempuan, maka dikafankan seperti orang lain juga. Walaupun dia ihram, dia perempuan, kita kafankan macam orang lain, tetapi tidak diwangikan dan tidak ditutup wajahnya dengan niqab. Tak boleh pakai niqab. Dan tidak juga ditutup kedua tangannya dengan sarung tangan. Tak boleh pakai sarung tangan. Tetapi wajahnya dengan tangan dia tu ditutup dengan kain kafan yang dikafankan dengannya. Maknanya kalau dia tadi kita ada orang Tina kafan dengan 3 baju dah, mula-mula 3 baju. Dia pakai bawah panggil izar, tengah panggil dirah, kepala panggil khimar. Lepas tu balut dengan 2 kain kafan dah. Kalau orang ni berihram, dia sama juga. Cumanya tak boleh pakai apa? Sarung tangan. Kalau kita berasa nak bubuh sarung tangan pun tak boleh, kerana dia ni muhrim. Sebab Nabi kata kalau orang ihram perempuan, dia tak boleh pakai niqab, tak boleh pakai sarung tangan. Ini hadis, ada hadis larangan jelas. Nabi jelas kalau orang Tina berihram jangan pakai niqab, jangan pakai ihram. Tapi tutup muka boleh tak orang Tina? Kalau dia biasa pakai niqab sama dia, tiba-tiba dekat haji dengan umrah dia berihram, ustaz-ustaz ni kata kena buka niqab. Kok betul dah kena buka niqab, tapi nak tutup muka dengan bukan niqab, maknanya dengan benda yang selain niqab, boleh tak? Boleh sekiranya ada orang jatuh mari. Boleh enggak kita kalau naik, kalau ihram, kalau di Mekah umrah lah ni naik bah dengan jatuh dah, naik kapal terbang dengan jatuh, maknanya boleh tak nak tutup muka? Boleh, kerana ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia ni waktu dia berihram, ada orang lelaki mari lalu. Bila mari lalu orang lelaki, dia tutup muka dia dengan kain. Dia tutup muka dia dengan kain sebab ada hajat dia itu, ada kemudaratan di situ sebab orang lelaki lalu. Zaman ni lelaki sama mana-mana pun. Jangan pula ada ustaz mari kita suruh buka habis muka kita. Sedap lah gitu. Dia ni jaga muka dia apa semua, dia pegang, tak boleh buka, tak boleh apa. Bukan kata haram buka muka, tapi dia nak jaga, panggil jaga iffah dia. Tak kira waktu umrah kita suruh dibuka, tak ada pun dalam syariat Islam. Dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi suruh buka muka. Tak. Nabi lagi pakai niqab. Ya, Nabi lagi pakai niqab. Betul tak? Kalau tak boleh, kalau betul orang Tina ni tak boleh tutup muka ketika dia ihram, waktu dia dikafankan, boleh tak kita tutup muka dia dengan kain? Tak boleh lah, sepatutnya kafan pun buka gitu juga muka. Betul tak? Jadi tengok tu hujah, biar kena faham situ. Jelas ada poin tu dia. Ada soalan? Okey, beres. Keenam pula. Maknanya selepas dia pakai gambar semua tu, dia balut 2 kali. 2 helai kain kafan selepas tu. Itu untuk orang Tina. Keenam, orang yang paling berhak dalam memandikan dan menyembahyangkan ke atasnya dan mengebumikannya. Ni kita nak tahu siapa dia yang lebih berhak. Orang yang paling berhak untuk memandikan dan sembahyang serta kebumikan ialah orang yang pertama sekali, orang yang dia wariskan, wasiatkan. Wasiatkan. Orang yang tadi hok mati ni, kalau dia ada wasiatkan, lepas aku mati aku nak dia ni mandi kat aku. Dia yang paling layak. Orang yang dia wasiatkan itulah yang paling layak, bukan anak dia, bukan ayah dia. Kerana dia telah wasiatkan, kita kena selesai tunaikan wasiat dia. Kalau dia tak wasiatkan, siapa dia? Ayah dia. Pertama sekali ayah dia, kemudian datuk dia, yang naik ke atas dulu. Kalau kita meninggal, mana paling layak untuk mandikan kita? Ayah kita mula-mula sekali. Kalau tak ada ayah kita, datuk kita. Dia pergi ke atas dulu. Bila datuk kita tak ada juga, baru dia pergi ke bawah, iaitu siapa? Anak kita, kalau kita ada anak. Lepas pada tu, hok paling dekat dan hok paling dekat. Lepas anak, siapa? Adik-beradik kita, lelaki. Abang kita, adik kita. Gitu kan.
dia mengikut kedudukan orang itu dengan kita. Kemudian bagi kaum kerabat lelaki, dan yang paling layak untuk memandikan perempuan pula ialah orang yang dia wasiatkan untuk melakukannya. Selayaknya memandikan orang perempuan sama juga macam orang lelaki tadi, iaitu pertama sekali orang yang diwasiatkan juga. Kalau dia meninggalkan wasiat untuk orang tertentu, mak dara dia apa berapa, kalau bila dia wasiatkan mak dara dia, walaupun dia ada mak dara dia tu lebih layak kerana mak dara tu diwasiatkan. Kalau tak ada, pergi kepada mak dia. Pergi kepada mak dia dulu. Kalau tak ada mak, kalau ada nenek, daripada nenek. Bila lepas pada tu tak ada juga, baru pergi ke bawah, iaitu anak. Lepas pada tu cucu ke, kalau ni adik-beradik dia, mak saudara dia. Hotina lah ni, hotina lah. Kemudian dibolehkan untuk suami isteri memandikan satu sama lain. Semakin ada orang tanya dah. Ni jawapan dia. Dibolehkan untuk suami isteri memandikan satu sama lain kerana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu telah dimandikan oleh isterinya. Abu Bakar sendiri telah dimandikan oleh isterinya. Dan Ali radhiyallahu anhu telah memandikan isterinya Fatimah. Gitu. Jelas tu tak? Tapi yang lebih aula, yang lebih layak adakah suami isteri? Tak, yang lebih aula macam kita baca tadi mula-mula. Cuma kalau kita tanya boleh ke tak, bolehlah. Kerana kita berpandukan juga sunnah khulafa ar-rasyidin. Mungkin orang kata, ni bukan sunnah Nabi, Nabi tak buat ni. Tapi kita kena tahu Nabi kata berapa. Tengok, sunnati wa sunnat khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin min ba'di. Khulafa ar-rasyidin pun dikira sunnah juga. Nabi sebut dah. Apa yang dibawa oleh khulafa ar-rasyidin. Kemudian yang ketujuh, sifat dan tata cara sembahyang ke atas orang mati. Saya rasa saya kena sebut ni, ada hadis-hadis yang berkaitan dengan mengkafankan mayat. Kita tengok hadis dia yang disebut, sebab takut lepas ni tak jumpa dah peluang untuk sebut hadis ni. Hadis ni kalau bahasa budak-budak ni panggil rare. Hadis rare, payah jumpa. Jadi kita baca hadis dia dulu. Qala rahimahullah. Tadi kita baca dah ni murad dia sebab kita hadis daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat, sesungguhnya Aisyah telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikafankan dalam 3 pakaian yang putih yang dibuat daripada kapas, cotton, kain cotton. Maknanya Rasulullah dibalut dengan 3 kain kafan. Kalau nak buat sunnah kan, kita balut 3 kain kafan lah. Kalau kita nak mati pun jangan nak buat wasiat. Aku mati nak pakai kain baju kemeja lah, pakai piyah. Sebab tak kena dengan sunnah. Sunnah Nabi tak pakai piyah, dan dia balut hanya dengan 3 kain kafan, 3 helai kain kafan. Okey. Kemudian hadis tentang mengkafankan perempuan. Sebab itulah kita kata sunat 3 kali. Sebab apa sunat tadi? Sebab Rasulullah dibuat begitu Yang perempuan pula kita baca hadis pula yang diriwayatkan oleh Laila binti Qanif As-Saqfiyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata, aku bersama dengan orang yang telah memandikan Ummah Kalthum bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ketika dia wafat. Dia ni periwayat hadis ni, dia kata aku bersama dengan mereka yang memandikan siapa? Ummi Kalsum. Ummi Kalsum siapa? Anak perempuan Rasulullah SAW ketika dia wafat dah. Maka dia cerita, kana awwalu ma a'tana Rasulullah SAW hiqa. Dia kata perkara yang mula-mula yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kami adalah bahagian bawah tadi. Kain untuk kita balut aurat dia pada bahagian bawah. Perawi hadis kata Rasulullah tak masuk dalam. Dia dulu ada jual kain. Dia ada kain mula-mula untuk tutup bahagian bawah. Ini untuk mengkafankan perempuan untuk tutup bahagian bawah. Fumadiran, kemudian untuk tutup bahagian tengah. Dirak ni dia boleh jadi belakang baju ke, kalau Tamil ni kan ikutlah baju orang tina pakai Tadi kain, mungkin kain. Lepas tu baju pula Rasulullah bagi. Kemudian selepas bagi baju, Rasulullah bagi kain untuk khimar, untuk jadi tudung dia, tutup kepala. Thumma milhafah, kemudian baru balut kain kapel. Selepas 3 benda tu mengikut turutan, bawah, tengah, atas, kemudian 1 helai kain kafan untuk dibalut. Thumma udrijat ba'du fi thawbil akhar,
Kemudian selepas pada tu dia letak satu lagi kain yang lain. Maknanya jadi berapa lapis lah ni? 5 lapis. Berdasarkan hadis inilah dikatakan perempuan sunat buat 5. Yang wajib tu apa? 1 juga. Sama dia dengan kain kafan yang boleh menutup aurat dia. Itu yang wajib. Tapi kalau nak buat sunat 5 untuk perempuan, 3 untuk lelaki. Kemudian periwayat hadis ni kata, dan Rasulullah SAW duduk di sisi pintu bersama dengan kafannya tadi. Dia mengambil kain kafan tersebut satu helai dan memberi kepada kami. Maknanya Rasulullah masuk ke dalam bilik untuk mandi anak dia. Dah, Rasulullah tak mana mesti. Ini menunjukkan yang aula perempuan untuk perempuan. Jelas tu tak? Yang memandikan perempuan aulanya, yang selayaknya ialah perempuan. Sebab Rasulullah dia tak masuk dalam. Dia pada anak dia wafat tu, dia duduk luar, dia jauhi kain. Gitu. Jelas dah. Hadis-hadis yang rare ni. Kita pergi ke, kalau ada hadis lain lagi yang rare, kita baca pula. Okey, beres. Kita sambung balik kepada matan kita, muka surat ke-24 ke-7. Sifat dan tata cara sembahyang ke atas orang mati. Beres dah. Lah ni kita mandi dah. Kemudian kita kafan dah. Tinggal lagi mayat. Semua benda ni adalah hukum dia apa? Kita belajar ni. Mandi, kapel, semayang, tanah. Apa hukum dia? Fardu kifayah. Fardu kifayah apa makna dia? Idza qama bihil ba'du saqata 'anil ba'd. Kalau setengah orang buat, dia jatuh dah ke fardu dia ke atas orang lain. Itu makna fardu kifayah. Cukup segelintir daripada kita buat, jatuh daripada orang lain. Kalau tak ada orang langsung buat, ada orang langsung buat, sama-sama tanggung dosa. Kalau dari kampung kita tu orang mati, tak ada seorang habuk di tanah, tak ada seorang habuk di mandi kapel, dosa kampung. Fardu kifayah. Sebab tu kena tahu dah. Takut kampung kita tak ada, ataupun kita duduk jauh, ditugaskan di tempat jauh, tiba-tiba meninggal, sudahlah nak cari siapa dia. Dah. Cari gun ni. Okey, beres. Lah ni kita masuk ke yang ketiga, sembahyang. Si ada kafan nak sembahyang pula. Nak sembahyang pula, ditakbirkan sebanyak 4 kali. Dibaca pada takbir pertama Al-Fatihah. Sekiranya dibaca bersamanya surah yang pendek atau 1-2 ayat, maka lagi elok. Kerana adanya hadis yang sahih dan sabit dalam perkara ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Memang betul. Ada hadis yang mana Ibnu Abbas sendiri yang buat. Ibnu Abbas masa tu dia baca kuat. Biasa kita kalau mayat baca slow dia. Dalam hadis ni Ibnu Abbas dia baca kuat. Dia baca Al-Fatihah kuat. Kemudian dia baca 2-3 ayat selepas tu. Lepas pada tu dia nak balik, sahabat pergi pegang. Sahabat-sahabat lain pergi pegang tangan dia. Tangan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kenal belakang dah. Daripada daurah hari pertama jelas dah Ibnu Abbas ni sepupu Nabi. Kok dia panggil Abbas pak saudara Nabi. Ibnu Abbas anak kepada Abbas, iaitu sepupu Nabi lah. Waktu Nabi dilantik jadi rasul ni, Ibnu Abbas ni masih kecil. Nabi sama panggil dia, ya ghulam, ya ghulam. Budak. Nabi bahasa budak dengan dia. Nabi naik unta mana-mana bawa Ibnu Abbas dari belakang. Nunggu unta bersama, maknanya dia hidup dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat pergi. Sebab tak aja naik tengok, udahlah baca kuat, lepas tu baca surah tambah pula, bukan baca Al-Fatihah saja. Pergi tangan Ibnu Abbas tanya. Lepas tu Ibnu Abbas kata, itulah dia sunnah. Itu sunnah. Maknanya ada Nabi ajar lagi tu. Ibnu Abbas pernah nampak dan dia bawa. Jadi pada rakaat pertama kita buat apa? Pada takbir pertama kita buat apa? Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Selepas itu ditakbirkan untuk kali kedua dan berselawat ke atas Nabi SAW sebagaimana berselawat ke atas baginda semasa dalam tahiyat, iaitu tasyahud. Lepas kita akad takbir kedua tu, Allahu Akbar, disunatkan kita akad tangan. Bukan Allahu Akbar saja, tapi disunatkan akad tangan kan? Disunatkan akad tangan. Takbir kedua kita buat apa? Kita selawat seperti mana kita tak selawat pada tahiyat akhir. Selawat apa yang panggil? Selawat Ibrahimiyah. Sebab apa kita kata? Kalau kita kembali balik pada soalan ada puan bertanya dari belakang itu tentang tahiyat awal baca sekat mana dah? Adakah kena baca selawat? Tahiyat awal tak wajib baca selawat. Selawatnya bermula pada Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tahiyat awal tu sampai mana?
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sajalah. Kalau kita tak sebab sunat dah, kita bangunlah lepas pada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu boleh bangun dah. Allahumma salli ala tu sunat. Dan kalau kita nak buat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, buat sampai habis. Kerana apa? Kerana dalam hadis, ada satu hadis, sahabat dia bertanya pada Nabi. Nabi suruh berselawat dah. Sahabat dia tak pandai-pandai sendiri selawat. Dia tanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana? Kami tak, kalau nak bagi saleh, kami tahu dah bagi saleh kepada kamu macam mana? Assalamualaikum gitu dah. Assalamualaikum ya Rasulullah." Lepas tu nak selawat ni. Sahabat tu biasa dengar lagu mana selawat. Dia tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana untuk kami selawat? Ajarkan kami berselawat." Dan pada riwayat yang lain dikatakan ajarkan kami berselawat dalam solat. Ada riwayat mengatakan dalam solat. Jadi Rasul pun ajar selawat lagu mana? Selawat Ibrahimiyah itulah. Nabi kata, "Qulu," katakanlah, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid." Kita nak baca dah. Ada lafaz Ustaz lagi dia beza sikit ya. Fil alamin tu 2 kali. Untuk Muhammad SAW, untuk Ibrahim SAW. Dia 2 kali. Tapi kita dah bawa sekala tu betul dah. Cuma kalau kita tertanya-tanya, sabar sekejap Cuma kalau kita tertanya-tanya, maknanya selawat yang panjang tadi tu dalam tahiyat awal tak kena lah. Sampai asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu je. Lepas tu yang kedua dalam tahiyat akhir kena baca Ibrahimiyah. Tak boleh baca selawat lain. Nama ada nak bagi selawat jenis lain pula, selawat apa dia tak tahu dah. Sebab selawat ni dalam hadis menyatakan untuk dibaca dalam solat. Ada tadi ayat dah riwayat dia. Soalan tadi macam mana? Ya. Rukun, betul. Selawat kata Nabi dalam tahiyat akhir adalah rukun. Dan dalam tahiyat awal adalah sunat. Jelas tak? Beza antara rukun dengan sunat pula, banyak kali dah nak ayat tak ingat. Beza antara rukun dengan wajib. Rukun dengan sunat pula dah. Rukun dengan wajib. Dia rukun dengan wajib ni dua-dua perkara yang wajib kita buat. Kalau kita tinggal secara sengaja tak boleh. Dosa, dan ada yang mengatakan haram. Ada yang mengatakan haram tu dosa lah. Ada yang mengatakan batal. Kalau kita sengaja, dua-dua tu wajib dan rukun. Kalau kita sengaja tinggal, tak jadi semaya kita. Kalau kita tertinggal rukun dengan cara tidak sengaja, dengan cara terlupa tak, batal ke tak semaya kita? Tak batal lagi selagi mana kita ganti balik. Kalau kita tinggal rukun secara sengaja, batal. Kalau kita tinggal rukun kita tak ganti, batal. Kalau kita tinggal rukun, wajib kita ganti. Walaupun tinggal tu dengan cara tak ingat, dengan cara terlupa, wajib ganti. Kalau rukun, jelas itu. Tapi kalau perkara wajib pula, wajib. Cuma kalau kita tinggal sengaja, batal semaya kita, tak sah. Kalau kita tak teringat, bukan sengaja, kita buat tu tak sengaja, kita tak teringat, kita meninggalkan yang wajib dengan cara kita tak ingat, batal tak semaya kita? Tak batal. Lepas semaya dah baru ingat mula, tak batal lah. Dan yang dimaksudkan wajib, kalau dalam mazhab Hambali, tahiyat awal tu bukan rukun, dia wajib. Kalau tertinggal tahiyat awal, boleh sujud sahwi. Tertinggal dengan cara tak sengaja boleh sujud sahwi. Dalam mazhab Syafi'i, tahiyat awal dia kata wajib, dia kata sunnah ab'ad. Mazhab Syafi'i ni ada 2 benda yang sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ada 2, tahiyat awal dan doa kunut. Sunnah ab'ad. Dia mazhab Syafi'i dia lain sikit daripada mazhab-mazhab lain dari segi istilah. Mazhab lain dia sebut sunnah, takbir tu sunnah. Mazhab Syafi'i, takbir Allahu Akbar tu, selain pada takbir ihram, dia tak panggil sunnah. Panggil sunnah hai'ah. Ada banyak sunnah hai'ah, sunnah ab'ad. Yang penting kita bawa mana, memang benda tu semua sunnah. Dalam mazhab mana pun semua sunnah. Jelas ada beza antara wajib dengan rukun. Kalau tinggal wajib tak kena buat mula, boleh gantikan dengan sujud sahwi. Jelas. Wa ala ali Muhammad. Tak lagi. Kama sallaita ala Ibrahim.
Sebab dalam hadis tu yang kita nyatakan tadi, sahabat tanya dalam riwayat dia ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, sahabat periwayat hadis dia tak sebut untuk kami baca dalam solat, ajarkan kami selawat gitu secara umum. Tapi ada dalam lafaz satu lagi, ajarkan kami selawat kepada kamu wahai Rasulullah untuk kami baca dalam solat. Jadi maknanya hadis ini telah khusus untuk dibaca, selawat tadi, hadis selawat itu telah khusus untuk kita baca dalam solat. Sebab itulah saya jawab mudah itu, jawab membaca selawat Ibrahimiyah lah. Selawat Ibrahimiyah. Kerana itu yang Nabi ajar untuk dibaca dalam solat. Gaduh setara mana pun selawat Ibrahimiyah. Kerana selawat-selawat lain yang kita rekod sendiri tu tak ada dalam hadis. Banyak selawat. Kalau kita tengok doa ayat Allah banyak selawat. Selawat syifa lah, selawat gatu, selawat gani. Tapi kalau kita cari dalam kitab kita hadis, tak ada sanak dia hadis tu. Tak ada asal dia kalau gitu. Kalau Nabi betul-betul ajar. Kalau Nabi betul-betul ajar macam kita baca tadi. Kita baca dalam semaya tadi. Jadi ada soalan lagi? Asal jelas dah. Kemudian kita baca pada takbir kedua selawat Ibrahimiyah tadi dah sebab baca tahiyat. Okey. Kemudian ditakbirkan untuk kali ketiga dan didoakan. Ni ada doa. Doa dia ni bahasa Arab saya tak baca. Saya baca ke bahasa Melayu. Nanti kita baca bahasa Arab. Kita bagi. Boleh? Bagi rasa boleh berdiri. Hak ni. Sebab apa? Cuba tengok pada muka surat 25. Saya tak baca bagi dah. Hak ni dah. Kita boleh jimat masa sikit. Muka surat 25 ada alih atas tu. Kod bahasa Arab, betul tak? Dia start dengan kod bahasa Arab ni. Cuba tengok pada perenggan ketiga. Perenggan ketiga tu kemudian ditakbirkan untuk kali ketiga dan didoakan. Kod ni bacaan dia dalam bahasa Arab. Jadi kita boleh ambil bagi sini. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina. Ni apa ni? Wa ghaibina, wa ghaibina wa saghirina wa kabirina. Ikut sini dah, ikut sini, lepas tu tulis bagi dia untuk kita amalkan. Kalau nak pendek, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Waktu pendek. Tapi hak ni hak panjang. Ada masa ke hafal? Dah. Boleh. Maksudnya, ya Allah, ampunkan dosa untuk yang hidup dari golongan kami dan yang mati antara kami, dan yang hadir di sini dan yang gaib, yang tidak hadir, dan yang kecil juga yang besar, dan yang lelaki dari golongan kami juga yang perempuan. Ya Allah, barang siapa yang engkau hidupkan dari golongan kami, maka hidupkanlah ia dalam Islam, dan barang siapa yang engkau matikan dia dari golongan kami, maka matikanlah dia di atas keimanan. Ya Allah, ampunkanlah dia dan kasihanilah dia, sejahterakan dia dan maafkan dia, muliakanlah tempat singgahannya, tempat turun dia ni, luaskanlah tempat masuknya. Tempat turun dia ni mana? Tempat singgahan ni mana? Kubur. Tempat masuknya mana? Syurga. Kita minta doa supaya Allah permudahkan belaka untuk dia ni, besarkan, luaskan, mandikan dia dengan air sejuk, salji dan barak. Barak ni kalau bahasa Arab kat hujan batu tu. Sejuk lah kalau denung. Hujan got, dia mari hujan got tu kat sejuk lah. Hujan batu bulat-bulat. Maknanya dia sebut ke apa sini? Mandikan dengan air sejuk, salji, barad. Tiga-tiga ni benda sejuk belaka. Kalau ikut sejuk petang mati tu. Tak, tapi dia bukan dimaksudkan benda lagi tu, dimaksudkan dia boleh membalas balik panasnya pahala, panasnya dosa. Kepanasan dosa tu kalau boleh tak, tiga-tiga benda sejuk ni kita nak sejuk. Lagi tu, itu maksud dia majazi dipanggil. Dan bersihkan dia daripada dosa seperti mana baju putih yang dibersihkan daripada kotoran. Gantikanlah baginya tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggalnya, dan ahli keluarga yang lebih elok daripada ahli keluarganya, dan masukkanlah dia ke syurga serta hindarilah dia daripada azab kubur dan azab api neraka. Dan luaskanlah baginya kedudukan dia di kuburnya, dan cerahkanlah baginya di dalamnya. Ya Allah, jangan engkau haramkan kepada kami daripada pahalanya, dan jangan engkau sesatkan kami selepas pemergiannya. Ini doa. Kita kadang-kadang tak doa tu dah. Enggalah sekali ni, ya Allah, jangan engkau haramkan, la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Kadang-kadang kita tak doa ni deh. Ini kita kena hafal. Ni yang ngelah sekali. Tengok muka surat ke 25, ngelah sekali ni.
Dia tak tulis kat situ. Wala tahrimna. Allah ada tulis ni. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Tambah kalau doa kita tu. Kalau doa kita buat pendek dah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya dah. Tambah sikit lagi kita siapa semua tadi pun. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ataupun wa la taftinna ba'dahu. Boleh juga. Yang memberi makna, jangan engkau haramkan kepada kami daripada pahalanya dan jangan engkau sesatkan kami selepas pembagiannya. Apa makna jangan engkau haramkan kami pada pahalanya? Makna kita nak dapat pahala dia kau kata apa? Nak ambil pahala dia, curi pahala dia? Dah. Sebab kita ni, kalau dia mati, kita buat apa kau dia? Pakar kau kita buat dia dah. Kita menguruskan dia. Ada pahala tak situ? Ada pahala. Jadi yang kita maksudkan, jangan engkau haramkan kami terhadap pahalanya, pahala menguruskan dia tadi. Pahala berdoa kepada dia, pahala sembahyang kepada dia, pahala mengkafankan dia. Dah. Syekh kata kat sini, benda ni memberi makna kita dapat pahala kerana kita beri ihsan kepada si mati ini, kita mengasihani dia, sial dia. Kita mendoakan dia dengan cara sembahyang, kita sembahyang pada dia. Kita melakukan segala tanggungjawab kita, hak-hak dia terhadap kita buat. Kemudian sabar, kita sabar di atas pemergian dia. Ini semua pahala. Jadi kita minta Allah Subhanahu Wa Taala jangan haramkan kami daripada mendapat pahala-pahala ini. Wala tudillana ba'dahu, dan jangan engkau sesatkan kami selepasnya. Ini kena doa penting. Sebabnya apa makna dia? Maknanya jangan kamu jadikan kami difitnah selepas kematiannya, ataupun jangan kamu letakkan kami selepas kematiannya dalam kesesatan. Kadang-kadang ada walaupun orang alim dia mati selepas pada tu menyebabkan sesat, orang sesat selepas dia. Ada. Kadang-kadang melalui amalan dia sebelum mati kau orang jadikan hujah. Jadi sesat. Kadang-kadang kata-kata dia sebelum mati, wasiat dia sebelum mati, ataupun wasiat orang lain. Wasiat orang lain mewasiatkan tentang dia, tentang arah dia, tentang nasihat dia sebelum dia mati. Jadi fitnah kepada umat. Dah. Kadang-kadang tak macam saya ayat semalam. Dia pesan awal-awal lagi, jangan lepas nak ajaran dia ni. Jangan lepas nak ajaran tok guru ni. Walaupun salah kita tak lepas, beratlah. Lepas tu kita doa ni, wala taftinna wala tudillana ba'dahu. Wala taftinna ba'dahu. Hafal dah doa dah. Hafal tu. Jadi kemudian ditakbirkan untuk kali ke-4 dan disalamkan dengan satu salam sahaja ke sebelah kanan. Dan disunatkan untuk mengangkat tangannya pada setiap kali takbir. Ini ayat dah tadi dah. Dan sekiranya mati itu perempuan, maka dikatakan, kalau mati lelaki kita kata Allahumma ighfir lahu. Dalam doa tadi warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha. Gapo panggil dah. Sekarang nak hafaz semua, tukar belakang dah. Tukar belakang dhamair dia panggil. Dengan ngaji bahasa kita tukar kata ganti nama dia. Kena sesuai dah sebab tu perempuan. Kalau orang tu kita tak tahu perempuan ke jantan. Ada ayat gitu ya. Kita ayat apa? Ya Allah maghfir lahu pun boleh, kerana nisbahkan kepada mayit. Ya Allah maghfir laha pun boleh, nisbahkan kepada jenazah. Ya Allah ampunilah jenazah ini. Ya Allah ampunilah si mati ini. Kena belaka kalau kita tahu jantina dia dah. Kemudian salam dia berapa kali Syekh kata? Salam dia satu kali ke sebelah kanan. Ini dia Syekh syarahkan yang di bawah ni tentang dhamair, tentang kata ganti nama. Kalau dua orang dia kata Allahumma ighfir lahumma. Kalau tiga orang dia kata Allahumma ighfir lahum, sehinggalah akhirnya. Okey, kita berhenti situ dulu, kita ada benda nak syarahkan. Tentang mungkin menjadi persoalan. Kadang-kadang kita maya jenazah sini, kadang-kadang tak imam buat dua kali. Salah dah. Tapi Syekh kata sekali, kalau kita pergi Mekah pun sekali. Mana so? Sebenarnya ada khilaf antara fuqaha, terutamanya pada mazhab Syafi'i yang mengatakan boleh buat dua kali. Tapi pada mazhab lain mengatakan lebih afdalnya buat sekali, kerana mereka ada hadis. Yang zahir yang saya nampak selepas saya baca daripada perbincangan ulama ni, Imam Syafi'i dia tak dapat hadis tu. Jadi dia gunakan kias.
Bila tak ada dalil, tak ada hadis, tak ada Quran, maka kita cari kepada dia qiyas dan ijma' ulama. Jadi Syafi'i kata qiyas kepada sembahyang biasa 2 salam. Kau sembahyang biasa 1 salam, 2 lah, jadi dia qiyas. Tapi qiyas-qiyas ni kita tak boleh guna selagi mana ada nas, dalil, hadis ataupun Al-Quran. Jadi ulama lain yang mazhab lain, dia kata ada dalil. Hadis daripada Atha bin Sa'ib. Ni hadis dia kata jika ada hadis tidak boleh kita gunakan qiyas. Hadis Atha bin Sa'ib ni dia kata apa? Dia kata bahawasanya Nabi sembahyang ke atas jenazah dengan 1 salam. Atha ni dia pernah sembahyang belakang Nabi ke atas jenazah. Dan dia kata waktu dia sembahyang dengan Nabi tu, Nabi hanya salam berapa kali? Sekali. Jadi bila kita dah tahu dah yang cara sebenar sembahyang mayat ni sekali, kita buat sekali lah. Sebab Imam Syafi'i dulu dia tak ada dalil. Sebab tu dia kata dia qiyas. Sebab dalam fiqh ni kalau ada dalil tak boleh guna qiyas. Dia qiyas kepada sembahyang biasa, iaitu 2 kali salam. Ini ijma' para sahabat pada waktu tersebut. Perkara ni adalah ijma' sahabat pada waktu tersebut. Patut kalau kita email kita lah ni sini dua kali salah itu dia bertaklid pada Syafi'i lah. Mana dia dah belajar mazhab Syafi'i saja, dia tak tahu pandang mazhab lain lagu mana dah. Dia tak tahu mana betul, dia ikut mazhab Syafi'i lah. Moga dia tahu waktu saja, tak apa dah. Bagi dia tak apa. Hari ni saya ayat dah bagi awak. Imam Ahmad kata salam ke kanan sekali sahaja. Ahmad bin Hanbal. Yang jelasnya macam saya kata tadi, hadis ni tidak sampai kepada imam kita, iaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Manakala sekiranya ia masih bayi, mayat tersebut kalau dia bayi lagi, dia mendahului ayah dan ibunya ke syurga, maka dikatakan untuk menggantikan doa memohon keampunan. Dia kena semayang kok. Walaupun yang mati tu budak kecil, mati gugur ke apa semua, kena semayang kok. Kena semayang, lepas tu doa dia lah yang bukan Allah maghfir lahu dah, sebab dia ni ada dosa ke tak? Kita nak minta ampun, ya Allah ampunkan dia ada dosa ke tak? Tak ada nak dosa lagi tak? Jadi kita tukar kepada doa kepada siapa? Pada mak ayah dia. Doa yang kita tulis bagi. Nak tulis bagi? Tengok muka surat 20 ni, kita tulis bagi dah. Muka surat 20 ni kita tulis bagi. Allahumma ja'alhu boleh tak? Allahumma ja'alhu lana, Allahumma ja'alhu faratan wa dukhran liwalidayhi. Jumpa tak tu doa tu? Jumpa doa ni? Jumpa? Beres. Allahumma ja'alhu faratan wa dukhran liwalidayhi wa syafi'an mujaban. Wa syafi'an mujaban. Berbagi. Pandai berbagi. Sebab kita nak baca dah. Allahumma saqil bihi mawazinahuma. Allahumma saqil bihi mawazinahuma wa a'zim bihi ujurahuma. Wa a'zim bihi ujurahuma wa alhiqhu bi salihi salafil mu'minin. Wa alhiqhu bi salihi salafil mu'minin. Waj'alhu fi kafalati Ibrahim alaihi salatu wassalam wa qihi bi rahmatika adabal jahim. Okey, beres. Kita baca makna dia pula. Kita doa gapo ke orang hok mati tak ada dosa ni? Dia kata, ya Allah, jadikanlah dia pahala yang mendahului dan bekalan untuk kedua orang ibu bapanya. Maknanya doa ni untuk siapa? Untuk ibu bapa dia. Dan pemberi syafaat yang diterima. Jadikan dia ni pemberi syafaat yang diterima oleh Allah. Sebab ada orang dia boleh bagi syafaat kepada Allah, bagi dia beri syafaat kepada orang lain. Tak? Tapi Allah tengok juga orang dia nak bagi syafaat tu, Allah redha ke tak dengan dia. Kalau syafaat ni memiliki 2 benda. Satu, izin Allah kepada seseorang untuk memberi syafaat. Satu. Nombor 2, Allah redha kepada orang yang ingin mendapat syafaat tu. Ini dikeluarkan daripada ayat Al-Quran benar, daripada ayat Al-Quran surah Al-Azim ni ada benar. Maknanya kita jangan ingat kita ni kalau kita buat perkara yang syirik, kita akidah kita tak betul, tapi kita berselawat banyak nak dapat syafaat kononnya. Boleh dapat tak? Allah redha ke dengan kita? Kalau Allah tak redha,
Walaupun orang kita nak bagi syafaat, walaupun Nabi nak bagi syafaat ke kita, tapi Allah tak reda untuk menerima kita sebagai orang yang diterima memberi syafaat. Boleh ke tak? Tak boleh lah. Walaupun banyak kita selawat, berqasidah dan sebagainya. Tapi akidah kita tak betul, Allah tak reda dengan kita, kita tak layak menerima syafaat Nabi walaupun Nabi nak bagi kepada kita. Jelas tak syarat menerima syafaat ni? Jadi doa ni untuk ibu bapa dia. Dan pemberi syafaat yang diterima, ya Allah, beratkanlah dengannya timbangan kedua orang ibu bapanya, dan besarkanlah dengannya ganjaran pahala mereka berdua, dan sertakan dia bersama orang yang soleh yang terdahulu daripada kalangan orang-orang yang beriman, dan jadikan dia dalam jagaan jaminan Nabi Ibrahim AS, dan hindarilah dia dengan rahmatmu daripada api neraka. Semuanya doa untuk ibu bapa dia. Kemudian Syekh Ibn Baz kata, dan sunat jika imam berdiri selari dengan kepala mayat lelaki. Sekarang ni berkaitan dengan kedudukan mayat tu pula ketika mana dia hendak disembahyangkan. Dia kata sunat sekiranya imam ni berdiri selari dengan kepala mayat lelaki. Kalau mayat lelaki, imam duduk depan kepala dia. Pada dia lagu tu, imam duduk depan kepala dia. Bukan tengah, bukan kaki. Duduk depan kepala. Kalau mayat tu lelaki. Dan pertengahan badan mayat perempuan. Kalau mayat perempuan, imam duduk tengah. Imam duduk tengah, letak badan mayat tengah. Kemudian hendaklah mayat lelaki berada paling dekat dengan imam sekiranya jenazah bercampur. Ini salah lagi. Kalau jenazah tu ramai tino jatuh, nak buat lagu mana? Biasa kita duk tengok, saya pernah nampak dalam video dah, tak tahu lah ni guna mazhab mana dah. Dia susun lagu ni, majak gini. Laki mayat apa imam duduk sini. Tak kena lah kata. Sunnahnya dia susun lagu ni. Dia letak mayat sah lah gitu. Sebab dia ada turutan pula. Kalau ada orang tina, kita letak lelaki dulu. Hok dekat dengan imam, lelaki dulu. Orang tina paling dekat dengan kiblat. Kalau orang ada tina dengan jantan dua orang, hok lelaki kita letak tok imam depan kepala dia. Sunat ni mayat sunat. Depan kepala lelaki. Mayat perempuan macam mana kita letak? Mayat perempuan tengah, belakang mayat lelaki tadi tengah. Dan begitulah. Straight. Jelas tak? Mekah saya tak tahu, tak pernah nak tengok. Tak pernah hitam. Rasanya kalau Mekah dia ikut mazhab Hambali kot. Hambali pun ginilah. Yang orang saya ayat tadi tu, saya nampak video orang sembahyang mayat di Turki. Hari tu kan ada ni dah. Ada percubaan untuk melakukan pemberontakan tu. Mengalih kuasa daripada kerajaan. Jadi dia sembahyang betul dia susun. Cuma kita tak boleh nak jadikan dia dalil lah. Jadi tak boleh jadikan dia hujah lah. Yang kita belajar ni hadis, saya akan ayat hadis dia nanti. Susunan ni bukan pandai-pandai rekod sendiri, kerana ada hadis. Kira mayat bercampur, macam saya syarah tadi, cara kita nak susun mayat tersebut. Duduk dekat dengan kiblat, orang tina. Kalau ada mayat budak lelaki itu didahulukan terlebih dahulu daripada orang tina. Maknanya budak lelaki ni kena dekat dengan tok imam. Mayat lelaki besar, kemudian mayat budak lelaki dulu, barulah mayat orang tina besar. Kemudian baru mayat orang tina kecil. Budak tina kecil. Fair. Jelas tak? Jenazah perempuan berada paling dekat dengan kiblat, dan sekiranya ada antara jenazah tersebut budak-budak, maka didahulukan budak tersebut ke atas perempuan, kemudian orang perempuan, kemudian budak perempuan, dan kepala budak lelaki selari dengan kepala orang lelaki, dan begitu juga budak perempuan, kepalanya selari dengan kepala perempuan, dan pertengahan badannya selari dengan kepala lelaki. Jelas tak? Dan semua yang bersembahyang berada di belakang imam, kecuali seorang lelaki yang tidak mendapati tempat di belakang imam, maka dia boleh berdiri di sebelah kanan imam. Okey, kita rujuk pada hadis pula. Hadis syarahan ada dalam kitab ni, saya akan baca. Di mana bukti saya kata tadi susunan tu dah. Dalilnya di sini diriwayatkan oleh An-Nasa'i daripada Ammar Maula Bani Hashim. Dia berkata, aku telah bersembahyang jenazah seorang perempuan dan seorang budak lelaki, maka telah didahulukan budak lelaki tersebut dekat dengan kaum yang bersembahyang ke atasnya, kemudian baru diletakkan mayat perempuan di belakang budak lelaki tersebut. Kemudian kami pun bersembahyang ke atas mereka berdua,
Dan dalam golongan kami yang bersembahyang ke atas mereka berdua itu ada siapa dia? Ada Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas, Abu Qatadah, Abu Hurairah. Lalu selepas sembahyang aku pun bertanya kepada mereka tentang perkara tersebut. Maknanya dia letak budak dulu baru letak retin ada. Jadi dia ni tanya Ammar ni, Nasai ni, Ammar tanya kepada mereka ni, Ibnu Abbas apa ni, semua sahabat Nabi. Maka mereka jawab apa? Mereka jawab sunnah. Sepatutnya jawab sunnah. Susunan inilah susunannya sunnah. Kita bukan kata wajib, tapi inilah sunnah yang diajar dah. Asal kau depeta imam ya so. Ayat nazah tu. Jangan letak mayat belakang kata imam sudah lah. Lepas tu jelas dah situ. Hadis usah lagi ni hok berkaitan dengan semua orang lain kena semaya belakang tu imam. Tu imam kena duduk depan kali tadi dia pergi mayat depan tu imam tadi. Tepi boleh. Tepi boleh. Bila Nabi buat mana? Bila Nabi buat, dia bawa hadis tentang An-Najashi. Ketika mana Nabi mengetahui kematian An-Najashi. Najashi ni Maliku Habsyah. Dia raja di Habsyah, tempat orang Islam berhijrah kali pertama. Hijrah berapa kali? Hijrah sebenarnya 2 kali. Kita kadang-kadang tak tahu, kita ingat kau berhijrah ke Madinah sahaja. Sebelum tu berhijrah dah orang Islam ni ke Habsyah. Lari dah kau orang kafir Quraisy buat jahat kau orang Islam. Dia lari ke Habsyah dan mula sekali kepada Najashi. Najashi dia tidak mengisytiharkan Islam dia, tapi dia Islam. Dia tidak mengisytiharkan dah. Bila sampai bukti dia apa? Bila sampai berita kematian Najashi kepada Nabi, Nabi semaya. Nabi bangun semaya. Kalau orang Islam, Nabi semaya tak? Tak. Kerana Nabi dilarang bersembahaya kepada orang Islam dan orang munafik. Orang munafik pun tak semaya dah. Wala taqum ala qabrih wala tusalli alaihi abada. Ayat Quran. Selama-lamanya Allah tak seri semaya ke atas orang kafir dan munafik. Gitulah sebab tu sahabat-sahabat pada waktu dulu dia nak baik dengan Huzaifah ni selepas kematian Nabi. Huzaifah bin Al-Yaman. Bagi saya cerita pemegang amanah dan rahsia Nabi ni, Katimus Sirri Rasulillah ni. Huzaifah, sebab Huzaifah tahu nama-nama munafik dan sahabat tahu Allah lagi semaya ke atas orang munafik. Jadi kalau ada orang mati di Madinah dia mau diingatkan dulu. Huzaifah hadir ke tak? Huzaifah pergi semaya ke tak? Kalau Huzaifah tak pergi tak berani kan nak pergi. Jelas ada tak? Pak kita lah ni tak kira dah. Munafik kau tahu munafik. Kadang-kadang terpaksa pergi ni. Dia mau bayar piti. Pergi sebab nak duit. Dia mau bayar piti dah. Okey. Jelas dah situ kita sambung balik bacaan matan kita ke-8. Sifat dan tata cara mengebumikan orang mati. Sifat dan tata cara mengebumikan orang mati. Yang disyariatkan ialah mendalamkan kubur. Sekarang ni ke bumi dah pula. Sudah dah semaya, ke bumi dah pula dah. Syariat ialah mendalamkan kubur sehingga pertengahan badan lelaki. Syekh kata sehingga pertengahan. Sebenarnya sini ada khilaf. Ada orang kata sampai kepala, ada kata sampai pusat, ada kata sampai dada. Tapi Syekh pilih, dia kata untuk pertengahan. Kalau sini sampai mana? Tahu. Tak apalah. Syekh katanya, kita boleh ikutnya pertengahan badan lelaki. Dan hendaklah ada padanya liang lahat yang menghadap ke kiblat. Di sini dia sebut kena ada liang lahat. Liang lahat. Siapa sini pernah pergi gali kubur? Ada? Kau pernah? Ada ni? Pernah masuk dari kubur? Ada? Kak Bella pernah? Lagu mana liang lahat? Liang lahat ni dia beza. Yang kita ingat kubur tu straight dah. Dia liang lahat. Kubur orang Islam dia berbeza dengan kubur yang lain. Kubur orang Islam dia ada liang lahat. Cara Nabi Muhammad SAW ajar kepada kita gali kubur sampai parah pertengahan dah. Kemudian pertengahan badan lelaki. Kemudian kena ada liang lahat di dalam dia. Liang lahat itu pula menghadap ke arah kiblat. Bukannya atas kepala ni menghadap kiblat gitu dak, muka. Menghadap ke arah kiblat. Jadi liang lahat ni lagu mana? Kalau kita gali kubur panjang gitu, liang lahat dia lagi ni bawah kali. Ni. Dia gali pula tepi lagi gitu, macam buat bilik. Gali pula. Jadi kubur tu bentuk huruf L. Dia gali pula sikit. Ini yang dinamakan liang lahat. Dan lahat ini hendaklah menghadap ke arah kiblat. Jangan cari kalau kiblat sini, liang lahat kena depan ikut ni lah. Jelas ada tak?
Sebab mayat tu dia akan dimasukkan dalam liang lahat. Beres? Kerana Nabi Muhammad SAW, sebab apa kena paling kepada kiblat? Kerana Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan satu hadis yang mana dia bercerita tentang dosa-dosa besar. Dia pun ayat salah satu antara dosa-dosa besar ini ialah menghalalkan pertumpahan darah di tanah haram Mekah tu, di Mekah tu. Kaabah. Ni kita buka hadis dia dah. Okey. Ni hadis dia. Nabi menceritakan tentang perkara-perkara yang dikira sebagai dosa besar. Apa dia antara perkara tersebut? Istihlalul baitil haram. Membenarkan ataupun kata boleh Baitul Haram ni buat peracur pun tak apa, tak dosa. Ni panggil istihlal dah. Dia menghalalkan Baitul Haram. Banyak makna kalau kita ikut kan. Kerana tanah haram ni banyak, dia bukan hanya menghancurkan dia tak boleh, situ pertumpahan darah tak boleh, banyak benda yang dilarang dilakukan di tanah haram. Antaranya buru tak boleh dah. Kerak pokok pun tak boleh. Hambak binatang dia pun tak boleh, macam kita pergi buat degar borong. Gitu borong apa lagi. Tak boleh kot tu. Hambak kucing gegar apa degar tak boleh kot. Jadi istihlal ni mungkin juga bermakna, boleh memberi makna kita menghalalkan benda-benda yang Nabi larang tadi. Kita menghalalkan. Dosa besar ke tak? Dosa besar. Nabi bersebut istihlal Baitul Haram qiblatukum ahya'an wa amwata, iaitu yang merupakan kiblat kamu ketika kamu hidup dan ketika kamu mati. Maknanya mati pun kena menghadap kiblat juga, iaitu mana? Baitul Haram. Sebab itulah orang mati kita letak dia menghadap kiblat. Jelas ada hadis ni dia. Okey. Lepas tu soalan lagi liang lahat pun tak. Mana ni kan? Ustaz Iqbal kata liang lahat ni beza kubur Islam dengan kubur orang lain dah, ahli kitab ke apa pada liang lahat. Kerana Nabi kata apa yang berkaitan dengan liang lahat ni? Nabi kata al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina. Sesungguhnya liang lahat itu bagi kita, khas bagi kita, maknanya bagi orang Islam. Wasyaqqu li ghairina. Syaqqu ni lagu mana? Syaqqu ni kalau kita gali kubur lagu ni, dak. Panjang gini kubur dia. Kalau liang lahat tepi ni dak. Syaqqu ni bawah. Dia gali gini, ada pula bilik bawah cik. Dia gali pula lubang bawah dia letak mayat. Ini untuk orang yang bukan Islam. Tetapi untuk orang Islam dia gali liang lahat menghadap ke arah kiblat. Jadi ada kalau kita ditugaskan menggali kubur, jangan duk gali lubang bawah itulah. Cari arah kiblat dulu, lepas tu buat liang lahat. Ilmu tu, sebab ni semua fardu kifayah. Kalau tak ada orang buat, kita berdosa. Kita kena pergi buat, nak buat tu kena ada ilmu. Tak? Okey, jelas. Ada soalan? Tak ada, kita masuk ke pelajaran ke-8. Ke-8 dia dah tengah baca dah ke-8 ni dia. Sekejap tak sudah lagi ke-8 pun. Kita gali dah liang lahat, tapi masalah tak letak lagi banyak. Nak pergi ke pelajaran seterusnya dah. Baru gali liang lahat. Dan hendaklah diletakkan orang mati. Baru ya. Hendaklah diletakkan orang mati dalam liang lahat di atas sisi kanannya. Letak orang mati tu, biar sisi kanan dia kena tanah kubur. Menghadap ke arah kiblat. Sisi kanan dia duduk atas sisi kanan dia, mengiring ke sebelah kanan. Dan dileraikan ikatan kafan. Kafan tadi kita pelerah ikatan dia. Tapi jangan cabut. Syekh kata jangan cabut, dan sepatutnya dibiarkan di situ. Kita pelerah sahaja ikatan dia. Lepas tu tidak dibukakan mukanya. Saya tak pernah masuk lagi tempat tanah mayat lagu mana. Saya sendiri tak pernah masuk. Tapi Syekh mengatakan di sini tak boleh buka. Tak tahulah orang sini buka ke tak buka. Tak. Tapi dia kata jangan buka muka. Jangan buka muka, sama ada si mati itu lelaki ataupun perempuan, sebab tak ada dalil yang menyatakan kita patut buka muka. Jangan buka muka dia. Kemudian ditegakkan ke atasnya batu-bata. Selepas pada tu liang lahat tadi tu kita tutup dengan batu-bata. Dah liang lahat gini dah bilik dia. Kita tutup. Kalau ada batu, batu. Kalau di Kuwait dia buat batu kerah dengan semi. Dia buat petak-petak besar ni.
Dia memang tanah dia tu tanah kerah, jadi dia gali dah. Dia gali siap dah. Kubur dia susung. Ada koksi-koksi gini, dia gali siap dah. Kubur blueberry. Kalau kita lalu boleh tengok ada di kubur. Ada liang lahat dah dia letak dah. Batu-batu untuk penutup liang lahat tu tepi. Cepat dia buat kerja lepas maya asar. Kalau contoh nak tanda lepas asar dah. Lepas maya asar, dia bawa pagi. Dia bukan maya dalam masjid juga. Dia bawa mak mayat duduk tempat kubur dah, dekat dengan kubur dia. Kita pergi gaduh belakang mayat, semaya. Lepas tu pokok dia pikul masuk dalam kubur. Mudah, kubur dia tu boleh pilih mana. Sebab ada dah lubang dah. Gak dia letak hujan tak apalah, tak masuk air. Dia kali awal-awal lagi. Lepas tu dia letak dalam tu kan. Dia ambil bata lah. Atas tu disediakan dah bata untuk menutup liang lahat ni. Jadi tutup liang lahat, barulah dikambuh dengan tanah. Jelas tak? Maknanya tanah tu kita lepas pun tak kena kepada orang mati. Tak ada jatuh pokok-pokok atas mayat ada. Itu tujuan dia. Ya. Kata tanah tu ada padangan kan. Tak kecil ada kita tanah pakai. Letak ke celah. Buat tu kerana apa? Tu kerana ada fadilat dia ke? Kerana kita tak nak suruh kemah kedudukan dia ke? Kemah kedudukan dia. Nak suruh kemah tak apa. Ada hadis tak kita baca ayat di tanah tu silik. Setahu saya tak ada. Tidak diajarkan hadis. Sebab tu saya tanya, mengapa kita buat benda tu? Kalau kita anggap benda tu dapat pahala dan ibadah, kita memerlukan hadis. Kalau kita buat tu untuk memperkemahkan sahaja, ini bukan ibadah. Bahkan kita disuruh untuk tak si mayat golek ke gapo. Tak si biar ada lubang kena pasir ke. Tak apa. Lepas tu baru kita tambung dengan siku kocok ke gapo. Yalah. Ayat ni ayat ke apa dia? Mungkin ada, tapi saya bagi saya tak tahulah, tak jumpa lagi hadis tu. Kalau ada betul hadis maka bolehlah diamalkan. Kalau ada betul hadis, saya rakak rela idza hadis ni hadis sahih, buatlah la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kita baca sama surah Al-Maidah ayat 15 biar boleh ingat. Alaikum anfusakum. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. Mu kena bawa ke dirimu. Kalau mu tahu benda ni betul, mu jangan tinggal. Jangan tinggal. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Selagi mana mu berpergian dengan hidayah, orang yang sesat tak memudaratkan mu. Allah tak tanya dah dia. Apa mu tak tegur dia, apa tak gapo dia ni sesat. Jangan, selagi mana kita memegang hidayah tersebut. Lain kalau kita tahu benda tu betul, kita tinggal sebab orang lain tak buat ni. Lihat. Di praktis ini dia stay buat kotak je tidak berani lah. Tu saya tak tahulah kalau buat kotak kau lagu mana kau. Yang penting sunnahnya lagu ni deh. Kalau kita tengok bercanggah dengan ni, boleh buat hukum lah. Tidak menepati sunnah. Buat kotak. Nabi suruh buat lah. Menepati sunnah ke tak? Jelas ke tak? Jadi kita belajar ni hari ni sebagai boleh menjadi kayu pengukur kita untuk menilai amalan masyarakat kita lagu mana, amalan yang dikenaki oleh Nabi Muhammad SAW lagu mana. Kita belajar ni, kita ambil hak pure daripada Nabi Muhammad SAW. Lepas tu kita tengoklah masyarakat kita buat lagu mana. Kalau buat tak sama dengan tu, kita betul. Dengan hikmah lah. Betul tu dengan hikmah. Sebab kita mengharapkan faedah daripada menegur orang pun, kita mengharapkan faedah supaya dia ni la'allahu yatadhakkar. Supaya dia ni teringat diri dia tu kembali. Bukannya supaya dia marah dah. Kita bukan nak minta dia marah, nak balas dah. Kita minta supaya dia ikut hidayah tu. Jadi nak tegur orang pun kena hikmah. Bukan cara marah kau, cara apa. Kalau nak balas tak sah, sebab kita menegur orang bukan kita niatkan untuk kita menang kau. Kita menegur orang untuk orang tersebut dengar hidayah. Kalau dia niat nak balas dah, kita tinggal lagi cari tempat lain, tempat yang subur untuk berdakwah. Kena pilih juga ni. Zahadud Da'iyah dia panggil. Ada kitab Syekh tulis, Syekh Saimin ni pernah tulis satu kitab Zahadud Da'iyah dia bagi nama. Zat ni maknanya bekalan bagi pendakwah. Kalau kita rasa kita ni da'i pendakwah, kita kena tahu, baca kitab tu dulu. Apa dia mula-mula sekali nak berdakwah tak boleh tanpa ilmu. Sebab Nabi ayat apa? Nabi kata dah ala basiratin ana wa man ittaba'ani.
Dia kata, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah tu. Tu ada naik dia. Ni dia kata, aku berdakwah pun ala basirah. Aku nak dakwah orang ni, nak ajak orang ni ala basirah. Ala basirah ni bermakna dengan ilmu. Cerah dah. Basirah mesti cerah mana kita nampak lihat. Baru kita boleh dakwah orang. Ni kita dakwah orang kita sendiri tak tahu, tak apa, tak belajar dulu, tak boleh. Macam pergi pergi tak bawa senjata. Jadi Nabi kata kalau nak jadi pendakwah cari ilmu dulu. Ala basiratin ana wa man ittaba'an. Aku, dia sahabat aku dan mereka mengikut aku. Ini mereka berdakwah ala basirah, di atas ilmu. Dan jangan kalau kita tak tahu kan, kita tak tahu lah. Macam tadi saya tak tahu dah tu hadis. Kemungkinan ada hadis. Kemungkinan ada hadis yang baca ayat atas tanah kau tepek-tepek dulu. Yang penting saya belajar mazhab Syafi'i dulu, baca kitab Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatil Ikhtisar. Tak ada tulis tu. Macam belah kata. Tak ada tulis. Ada doa khas. Tak ada tulis. Kepal-kepal kalau ada hadis tak tahulah, tapi dalam kitab Syafi'i tu ayat tak ada. Kemudian ni Hambali. Tak ada tulis juga. Tak tahu, kena cari lagi lah. Maliki ke Imam Ahmad Hanafi ke apa pula tak. Tak tahu lah tu. Kita ilmu kita setakat tu, ayat setakat tu. Kalau jumpa hadis yang sahih, maka ikut hadis sahih. Tak sahih kan? Ikut. Dan jumpa hadis yang sahih, ikut. Walaupun kita amal banyak dah naik, jumpa hadis sahih tinggal. Tak secara kau benda lain dah. Jelas tu tak? Kemudian disyariatkan juga kepada pengikut jenazah supaya kita pergi lakah pula dah. Liang lahat tadi ditutup dengan batu atau kayu atau apa supaya menghindari mayat daripada tanah. Sekiranya susah untuk mendapat batu bata, maka boleh ditukarkan dengan papan atau mana-mana batu dan kayu yang mampu menghindarinya daripada tanah. Kemudian timbus ke atasnya tanah dan disunatkan dikata ketika itu kita baca apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ni doa dia. Waktu kita dekat kampung tu kita kata Bismillah wa ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah dan di atas agama Nabi Muhammad SAW. Millah ni boleh ayat agama, kumpulan pun boleh, cara Nabi pun boleh. Itu makna millah. Dan ditinggikan sedikit kubur sekadar sejengkal. Kubur tu kita tak boleh ambil tanah lain. Tanah yang kita gali tadi kita letak atas dia sekadar sejengkal ya. Tak payah bina yang lain atas kubur. Sebab tu bukan daripada ajaran Islam. Ditinggikan sedikit supaya orang nampak, ni kubur. Jadi tak buat main-main lah. Dan diletakkan di atasnya batu batan yang tidak terlalu besar. Batu nisan lah ni. Letakkan batu nisan sekiranya mudah didapati serta direnjis dengan air. Kalau di tanah Arab kena renjis dengan air. Apa tujuannya? Nak suruh dia sejuk? Tak. Nak suruh mayat sejuk? Tak. Tujuannya supaya tanah tu tak terbebek oksir. Dia tanah pasir. Tak gitu terbebek oksir. Jadi dia letak supaya benda tu dia tamassak dipanggil megeh kemah molek. Kemah molek. Disyariatkan juga kepada pengikut jenazah supaya berdiri di sisi kubur dan berdoa untuk si mati. Lepas kambuh dah kena diri dan berdoa. Nabi tak kata baca Al-Fatihah dah. Nabi kata apa? Hadis dia Nabi kata ataupun baca talqin masa ni. Dah talqin itu ayat dah mari bila? Sebelum dia mati. Supaya dia boleh sebut la ilaha illallah sebagai kata-kata terakhir dia. Kita tengok Nabi ayat berapa? Bila kita sudah tanam, Nabi kata berapa? Nabi kata setelah tanam dia. Okey. Kita baca hadis lain dulu. Nabi tandakan kubur Uthman bin Maz'un dengan satu batu. Jadi sunnah tak letak batu nisan, sunnah tak? Sunnah. Letak batu nisan sunnah dia, tapi bukan membina kubur. Membina ada hadis yang melarang. La yujassas, tak silap Nabi kata jangan tak boleh bina atas kubur. Kemudian apa lagi? Hadis yang satu lagi ni saya nak baca. Nabi kata selepas kita letak batu dah Nabi kata kita berdiri. Kerana Nabi Muhammad SAW setelah dia menanam seorang mayat ini, dia berdiri di atas kubur tersebut, bukan pijak, berdiri makna kubur depan dia lah. Dan dia berkata, istaghfiru li akhikum, beristighfarlah kamu semua kepada saudara kamu ini, was'alu lahu tasbit, dan mintalah Allah Subhanahu Wa Taala supaya mengekalkan kaki dia.
kemas kaki dia tu dalam agama Islam. Nabi suruh doa kau, Nabi suruh doa kau, suruh baca Al-Fatihah. Doa, dah. Istighfiru ni maknanya beristighfar untuk saudara kamu ni. Dan minta Allah Subhanahu Wa Taala teguhkan kakinya. Fa innahu al-ana yus'al. Sesungguhnya dia sekarang ni sedang disoal. Dia sekarang ni tengah disoal. Malaikat soal apa? Malaikat soal siapa Tuhan kamu dak? Inilah pentingnya la ilaha illallah. Bila la ilaha illallah kita betul, boleh jawab dah malaikat tanya tu. Sebab bila kita tiada Tuhan selain Allah, maknanya kita sembah Allah, Allah itu Tuhan kita. Dah. Lepas tu dia tanya pula, man rasuluka dak? Dia tanya. Kita jawab apa? Muhammad Rasulullah. Ataupun dia ibadat apa dia tanya. Benda tu semua berkaitan dengan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ibadat apa kita buat? Kita boleh jawab, kita jawab gitu. Muhammad Rasulullah. Maknanya ibadat lain saya tak buat kecuali Nabi Muhammad SAW ajar kepada saya. Boleh jawab dah tak? Dululah kita. Bila selepas tanya itu selalu dah malaikat tanya. Lepas tu Nabi kata, Nabi berdiri dan Nabi kata, mohonlah doa supaya Allah ampunkan saudara kamu ini dan minta Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan kakinya kerana dia sekarang ni sedang disoal. Jadi kita faham kita doa pada si mati, mendoakan supaya Allah ampunkan dosa dia, supaya Allah kekalkan kaki dia di atas agama Islam ni. Okey, jelas betul tak? Kesembilan pula. Kita baca lagi. Disyariatkan juga pada mengikut jenazah supaya berdiri di kubur dan berdoa untuk si mati kerana Nabi SAW apabila baginda selesai daripada mengumikan si mati, baginda berdiri dan berkata, beristighfarlah, minta ampunan untuk saudaramu ini dan pohonlah baginya keteguhan, sesungguhnya dia sekarang ini sedang disoal. Kesembilan, dan disyariatkan bagi siapa yang belum disembahyangkan agar disembahyangkan selepas pengubumian. Maknanya orang dia tak semaya lagi tapi tak ada dah. Gitulah maknanya lebih kurang tak? Kena semaya selepas dia ditanam. Hadisnya Nabi Muhammad SAW, semua ada hadis. Kita nak ayat moga ni biar kita berpandukan hadis. Nabi Muhammad SAW diceritakan dalam hadis Abu Hurairah, sesungguhnya ada seorang perempuan sauda, maknanya hitam. Dia ni buat kerja di masjid, menjaga masjid. Ada orang kata budak lelaki bukan perempuan. Ada dua riwayat. Kemudian Rasulullah tengok hari itu tak ada orang. Rasulullah tercari-cari di mana ni. Maka Rasulullah tanya kepada sahabat tentang lelaki ataupun perempuan tadi. Maka sahabat kata mati dah. Rasulullah pun kata kepada mereka, kenapa kamu tak panggil aku semaya? Kenapa kamu tak panggil aku? Afala kuntum azantumuni. Azantumuni azan panggil. Macam orang lawan azan, panggil lah. Qala, sahabat kata faka'annahum sagharu amraha. Seakan-akan mereka ini memperkecilkan perihal lelaki tersebut atau perihal perempuan tersebut. Tak panggil Nabi nak dia waktu dia mati pun. Jadi Nabi pun kata tunjukkan aku mana kubur dia. Maka sahabat pun tunjuk mana kubur dia. Kemudian Nabi pun sembahyang mayat selepas dia ditanam dah. Sebab Nabi tak sembahyang lagi. Kemudian Nabi pun kata, Nabi bersabda, sesungguhnya kubur-kubur ini dipenuhi dengan kegelapan. Kubur-kubur ini penuh, Nabi kata gitu. Kubur-kubur ini penuh kegelapan ke atas ahlinya. Penghuni kubur ni gelap. Sebab Allah sungguh gelap kepada penghuni kubur. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberi cahaya kepada kubur-kubur ini, kepada mereka dengan solat aku terhadapnya. Maksudnya solat Nabi ni ada fadilah, ada kelebihan, iaitu bila Nabi bersolat kepada kubur seseorang itu, kubur dia cerah, Allah bagi cahaya. Jadi sebab itulah Nabi kata kepada sahabat-sahabat ni, orang ni jaga masjid, orang ni gini-gini tentang perihal masjid, dia jaga dah. Kenapa kamu tak panggil aku? Sebab tu Nabi sungguh pergi cari kubur dia semaya, supaya dia dapat cahaya daripada salam solat Nabi tadi. Jelas ni? Okey, beres. Kerana Nabi Muhammad SAW telah melakukan perkara demikian dengan syarat ia dilakukan dalam had masa kurang daripada sebulan. Mazhab Hambali dia kata kurang pada sebulan. Syekh ni dia kena dengan pandangan dia. Dia kata selagi mana mayat tu tidak ditanam melebihi waktu sebulan, boleh kita pergi semaya. Mazhab lain ada kata tak ada had. Macam mazhab Syafi'i kata tak ada had. Tak ada hak nak pergi semaya, kita tak semaya lagi nak pergi semaya. Sekiranya masa telah menjangkaui hak tersebut, maka tidak disyariatkan sepanjang jenazah dikuburnya.
Kerana tidak pernah dijumpai bahawa Nabi SAW sembahyang jenazah dikubur selepas sebulan daripada pengebumian mayat tersebut. Sebenarnya ada hadis, kalau kita baca perbincangan yang panjang, ada hadis juga yang sahabat nampak Nabi Muhammad SAW sembahyang lebih pada sebulan pun. Banyak kali Nabi buat benda ni. Ada Nabi buat selepas beberapa hari, ada Nabi buat selepas sebulan. Cuma kenapa Syekh kata macam ni? Bagi Syekh, dia tak dapat lagi hadis tu. Kita kena faham dah ni apa. Ulama-ulama bercanggah pendapat, kita kena faham dah. Daripada daurah ni kita kena faham dah. Apa timbulnya mazhab-mazhab ni apa semua. Biar kita terbuka minda kita. Cuma ya kalau ada hadis, ada Quran, ada asal, kita ikut itulah. Kerana dua perkara ni Nabi pesan, kita tak akan sesat. Kalau kita berpegang dengan tok wali tertentu, seperti mana dia wasiat, berpeganglah dengan ajaran aku, belum tentu lagi kita selamat. Kemungkinan dia salah, dah. Ataupun dengan mazhab tertentu kita selamat dah, kemungkinan dia salah. Kalau kita jumpa hadis yang bercanggah, tinggalkan. Itu pesanan Imam Syafi'i sendiri pun. Jangan kita ta'assub kepada dia. Sikit lagi dia ayat pula kepada kita esok. Aku tak ayat pun benda ni, aku tak pesan pun kepada dia supaya ikut aku ni ya Allah, walaupun bercanggah dengan hadis. Jadi kita pula jadi fitnah esok-esok takut mimbar lagi tu. Yang ke-10 pula, tidak boleh bagi ahli keluarga untuk membuat jamuan kepada orang ramai. Ni panjang perbincangan ni. Tidak boleh, Syekh kata tidak boleh bagi ahli keluarga untuk membuat jamuan kepada orang ramai. Sebab kita faham dah ni, kalau Syekh kata tak boleh, dia ada dalil ke tak? Dia ada dalil, dia tak kecek kosid. Siapa kena uliah lahak pun dia beri dalil. Siapa kena mengandak kiblat pun dia beri dalil, padahal kita boleh faham dah. Mengandak kiblat apa semua ni kena ada dalil. Bila Syekh kata tak boleh, cek ada dalil. Kita akan baca dalil dia pula lepas ni. Kerana kita baca dah. Kerana kata Jarir bin Abdullah Al-Bajli, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, kami pada zaman Rasul mengira bahawa berkumpul di rumah keluarga si mati dan membuat jamuan makan selepas pengebumiannya adalah daripada niyahah. Niyahah ni maknanya meratapi si mati dengan cara yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yang ditegah oleh Islam. Ini hadis ni. Dia sebut betul-betul buat makan, panggil orang ramai. Supaya kita dah buat lah ni, kita dah panggil tahlil. Betul tak? Kita tak boleh takut lah nak ayat. Sebabnya hadis, sahabat kata, kami pada waktu kami hidup dengan Rasulullah, kami menganggap perbuatan sedemikian itu adalah daripada niyahah, meratapi si mati. Iaitu niyahah ni Nabi lagih. Kami kira ini sebagai benda yang Nabi lagih pada waktu Nabi hidup tu. Jelas tak? Jadi boleh ke buat benda ni? Tak boleh lah. Sebab pada waktu tu sahabat-sahabat pun tak buat benda lagi tu, kerana dia anggap Nabi lagih perkara ni. Saya ingat tu guru ni Aziz pun dia ceramah, dia ayat jelas-jelas, dia kata ni amalan jahiliyah. Apa dia berani sangat tu? Kerana benda ni jelas hadis. Kalau saya ayat la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kamu pergi pada diri kamu. Jangan kamu lari pesong daripada kebenaran hidayah, jangan. Diuraikan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Hadis tadi Imam Ahmad sendiri, Ahmad bin Hanbal. Imam ahli hadis ni. Manakala perihal membuat makanan kepada keluarga si mati atau kepada tetamu mereka, tidak mengapa. Maknanya membuat makanan kepada si mati, bukan si mati membuat makanan kepada kita. Bukan keluarga si mati membuat makanan kepada kita. Tapi kita sebenarnya diarah untuk membuat makanan kepada si mati, kerana dia ditimpa musibah dah, dia sibuk dengan musibah dia dah. Ada dah sebenarnya cara kita tambah pula beban dia. Buat ngatik kau, buat tahlil kau, buat makan pula. Jelas tak? Bercanggah dengan ajaran Nabi. Ada pula kalau kita buat makanan mana-mana, tidak mengapa, boleh. Dan disyariatkan bagi kaum kerabat terdekatnya dan jiran tetangganya untuk menyediakan makanan bagi mereka. Bahkan jiran terdekat dan kaum kerabat disyariatkan untuk menyediakan makanan bagi keluarga si mati tadi. Kerana Nabi Muhammad SAW, selawat Allah dan salamnya ke atas baginda, ketika datangnya khabar tentang kematian Ja'far bin Abi Talib di negara Syam. Ja'far mati jauh di negara Syam. Sekarang ini negara Syam ni apa? Syria, Jordan, Iraq dan Palestin lah. 4 negara itu adalah negara Syam. Baginda telah mengarahkan keluarganya, isteri-isterinya, mengarahkan keluarga dia, isteri-isteri Rasul ni, supaya membuat dan menyediakan makanan untuk keluarga Ja'far. Bukan Nabi dia ayat keluarga Ja'far, kamu menerima kematian, buat tahlil, buat panggil orang makan. Sebaliknya Nabi kata ke isteri dia, sediakan makanan kepada keluarga Ja'far. Sebab apa? Baginda bersabda, sesungguhnya mereka itu telah datang kepada mereka satu perkara yang menyibukkan mereka. Mereka ni satu datang perkara pada mereka, menjadikan mereka sibuk. Tak ada nak cara.
iaitu berita kematian. Lah ni kita pergi buat makan pada mereka. Tak apa. Lepas tu kalau nak panggil orang makan sekali dengan kita makan ni lebih tu tak ada hal lah. Tak ada masalah. Masalahnya kita panggil orang, kita buat makan ni. Dengan mengatakan benda ini adalah kalau buat dapat pahala dan sebagainya. Itu ibadah, dan segala ibadah adalah haram kecuali ada dalil. Hak mana jawab biasa mari gitu betul. Ibadat asal dia adalah haram kecuali ada dalil menghalalkannya. Perkara lain kullu syai' ini kullu asya' al-asya' asluhu ibahah. Harus kecuali ada dalil yang mengharamkan dia. Jelas tak? Dan tidak mengapa jika ahli keluarga si mati ingin menjemput jiran mereka atau orang lain untuk makan makanan yang telah dihadiahkan kepada mereka, tak ada masalah. Dan tidak ada waktu tertentu yang telah dikhususkan untuk perkara ini, iaitu menjemput orang makan ni dalam syariat Islam setakat yang kami tahu. Syekh kata kalau nak jemput orang makan tadi daripada makanan yang dihadiahkan, bukan daripada makanan kita buat. Dak. Orang beri hadiah makanan kepada kita nak makan, nak jemput orang tak ada masalah bila-bila pun. Sehari, 2 hari selepas tu kalau ada makanan, selalu pun boleh. Syekh kata tak ada yang mengkhususkan waktu tertentu selepas 40 hari ke, selepas 2 minggu ke, selepas hari ke-7 ke. Tak ada setakat pengetahuan kami. Jadi kita berhenti sekejap, kita masuk kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara ini. Ni saya terpaksa kena ayat ni. Diamanahkan saya untuk mensyarahkan kata-kata Syekh. Juga syarahan Syekh Abdul Razak, iaitu guru yang mengajar di Masjid Nabawi. Kita berhenti, kita tengok sebab hadis ni hadis rare. Orang tak berani sebut sini. Hadis rare paling mudah panggil dia. Okey. Okey, beres. Syekh rahimahullah, iaitu Syekh Ibn Baz, dia kata apa? Dia kata manakala menyediakan makanan daripada keluarga mati kepada manusia, tak kira lah dia menggunakan, keluarga mati itu menggunakan duit daripada duit waris, maknanya duit pusaka, ataupun daripada 1/3 peninggalan mayat tersebut, ataupun daripada lelaki lain, daripada orang lain duit itu, maka perkara ini tidak boleh. Tak boleh buat makan kau bagi keluarga si mati, tak boleh. La yajuz Syekh kata li'annahu khilafus sunnah, kerana perkara ini khilaf ataupun bertentangan dengan sunnah, dan dia daripada amalan jahiliyah. Lafaz amal jahiliyah, amalan jahiliyah, seperti mana yang Tok Guru Aziz sebut. Lepas tu yang ni sebut Syekh Masjid Nabawi pun sebut dia. Wali'anna fi dhalika ziyadat ta'am, dan kerana satunya perkara jahiliyah dan bercanggah dengan sunnah dah. Satu lagi kerana pada benda tersebut adalah tambahan kepada kesusahan yang telah dialami, tambahan musibah dan tambahan urusan terhadap urusan mereka yang telah mereka sibuk tu. Kita tambah pula kesibukan mereka. Walam yasbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan perkara ini tidak sabit berlaku kepada Rasulullah, dan tidak ada pula seseorang daripada sahabatnya yang melakukannya. Juga tidak dilakukan oleh golongan salaf. Membuat program untuk si mati ni. Jadi bila tak berlaku pada golongan salaf, tak berlaku pada sahabat, tak berlaku pada Nabi, perkara baru dah. Perkara baru, dan kita baca sama dah hadis. Setiap perkara baru adalah bid'ah. Rekaan. Dan Nabi kata sendiri setiap bid'ah adalah dalalah. Kita sama ada ayat bid'ah hasanah. Bid'ah dari segi bahasa hasanah lah. Mikrofon bid'ah. Ni baru bid'ah hasanah. Tapi kalau berkaitan dengan ibadat, semuanya dalalah. Mikrofon bukan ibadat, jadi kita kata bid'ah ni bagus. Naik motor ke masjid. Masalahnya mari ada juga orang kata naik motor ke masjid adalah ibadah. Ada orang jawab salam mari naik motor ke masjid. Kalau saya nak sukanya ada ayat antara ibadah makan buah tamar, ada juga. Makan buah tamar tu solat lagi. Qasidah, macam qasidah pun ibadah juga lagi dia. Hebat kata. Macam qasidah dapat pahala mendekatkan diri kepada Allah dah. Kata gendai nyanyi joget memberes gitu, amal pergi masuk syurga. Tapi yang nampak sebenarnya soalan tu jelas, betul tak? Bagaimana kita ni boleh tersalah? Sebab itulah kalau adik-adik jadi ustaz aku lepas ni, ingat gapo dia. Kita tahu masyarakat kita ni tak tahu gapo dia lagi banyak benda dah.
Banyak benda yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ini tak tahu lagi. Kita patut tekankan pada akidah, jangan tekan pada akhlak. Ini enggak tekan benar pada akhlak, buat baik gitu gini, selawat pada Nabi berbanyakkan. Ada kita gitu, ada kita gini. Akidah tak kena. Nak aku makan pertama, aku ibadat. Allah. Waktu saya buat salah gitu nak boleh kita tahu. Betul. Jadi Syekh kata buatkan ni tak boleh la yajuz. Kita tambah lagi dia kepada dia urusan dia. Dia susah dah kita tambah pula. Lepas tu tak kira lagi tu daripada duit. Kalau dia ni ada anak-anak kecil, dia guna duit siapa? Kalau duit anak yatim semangat ya dah sab'al mubiqat. 7 perkara yang menghancurkan tu. Makan anak duit anak yatim. Banyak benda-benda. Akan menjadi rentetan daripada kita dah buat ni. Benda-benda buruk belaka. Waktu kata kalau yang bukan sunnah jauhilah. Bercanggah pula dengan sunnah jauhilah. Okey jelas. Wala inda wafatihi, ketika dia mati pun tak boleh buat makan-makan. Wala ba'da usbu', ataupun selepas pada seminggu tak boleh juga. Ataupun selepas 40 hari Syekh sebut wala ba'da 40 yauman, selepas 40 hari. Adalah orang ada amalkan juga tempat dia ni dulu. Ada orang ada amalkan sebab tu dia tahu. Wala ba'da sanah min wafatihi, ataupun selepas 1 tahun. Tak boleh juga. Bal dzalika bid'atun yajibu tarkuha wa inkaruha. Bahkan benda-benda ini adalah perkara bid'ah yang wajib ke atas kita untuk tinggalkan, bukan sahaja tinggalkan tapi mengingkarinya. Kita kena ingkar, tak disuruh juga. Orang nak marah tak apa, kita kata dah alaikum anfusakum ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Dan kita perlu satu menjauhinya, satu mengingkarinya, satu kena taubatlah kalau kita pernah buat. Taubat, sebab ni dosa besar. Dosa besar tak hilang kecuali dengan taubat. Dosa besar ada, kalau tak dosa besar bid'ah. Dosa besar dah. Sebab dalam ayat Al-Quran pun Allah lagi kita daripada kita melebihi pandangan kita daripada pandangan Rasul. Surah Al-Hujurat ayat pertama lagi, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi war rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu lebihkan pandangan kamu daripada pandangan Allah dan Rasul. Lepas tu Syekh kata pula, padanya ini terdapat amalan ibtida', iaitu amalan mereka-reka dalam agama dan menyerupai amalan kaum jahiliyah. Bagaimana kata tu guru kita, Allah yarhamuhu. Manakala buat makan neh kepada ahli mayit, ahli yang mati ni tak ada masalah. Saya baca hadis dia dah. Hadis tadi baca dah, iaitu hadis Ja'far. Okey. Beres. Jadi tak boleh buat program kah kita buat ada. Selepas 14 hari nak buat program makan-makan ke gapo kerana kematian dia ni tak boleh dah. Kalau orang buat apa sebenarnya kita tak boleh pergi. Kalau kita pergi menyatakan sokongan kita. Apa yang ada payah tu demo sembelih kambing, bagi apa tu pada. Tak makan apa dia nak pergi makan. Pergi makan lah. Ni nak makan. Habis sebenarnya kita kena jelas dia. Saya ni tidak menyokong awak buat lagu ni. Saya tidak menyokong awak buat lagu ni. Sebab tu Allah bagi kita mulut sebenarnya. Kita kena ayat jelas. Saya tidak menyokong kerana saya menganggap benda ni perkara bid'ah. Tapi saya mari ni sebab nak makan. Ni Allah guna mulut, biar dia marah pun. Sungguh. Kalau tidak dia pun anggap dia ni meraihkan aku lah. Agak kita ayat dari cakap kita kata bid'ah lagu apa semua dah. Harap. Agak dia tengok kita pergi. Dia ni nak ikut, aku nak ikut dah dia ni. Kata hari pagi, kau diri dia sendiri tak hormat, lagu mana orang lain nak hormat pandangan dia. Apa? Jadi mulut Allah bagi bukan untuk mengumpat, tapi nyatakan kepada dia. Dia nak marah tak ada. Saya mari nolong yang ni. Tapi saya tak sokong. Dah kata jiran dah. Saya mari nolong. Tak tolong tak boleh pula jiran. Tolong memang kekok orang ramai. Tapi bukan sebab tu. Kalau awak panggil untuk tahlil, saya tak mari. Macam Tok Guru ni Aziz, dia pernah hadiri majlis tahlil. Kemudian diberi kepada dia untuk dia bawa majlis tahlil tu. Sudah-sudah dia makan, dia balik. Tapi kita mikir bijak juga tak? Orang ni tahu dah Tok Guru tak buat. Bukti dia buat makan dulu. Biasa tahlil kena ngati dulu baru makan.
Buat makan dulu balik habis. Bukan orang nak kita hadir sangat. Jelas tak? Jadi tok guru kita sendiri kita buat. Kalau tak yakin dengan saya, mau budak mari mana mari nak mengajar kita mengajar dah. Tok guru dia kita buat. Jadi lah ni tak secara siapa pun tok guru tak buat itu bukan hujah juga. Hujah kitanya dalil dah ni. Jumpa dah ke tak dalil? Jumpa dah. Kalau kita pernah buat, kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggalkan. Kita pula kena pergi makan ke dia sebenarnya. Waktu Nabi buat, waktu Nabi ajar. Ini terbalik. Okey je lah. Perkara 10, tidak boleh bagi ahli keluarga untuk membuat jamuan kepada orang ramai. Baca dah ni. Okey, baik, alhamdulillah baca dah. Yang ke-11 pula. Tidak dibenarkan kepada perempuan untuk berkabung kepada si mati melebihi tempoh 3 hari kecuali ke atas kematian suaminya atau sekiranya dia hamil. Kalau suami dia mati, dia buat wajib pula tu. Bukan boleh wajib berkabung 4 ashhurin wa 10, 4 bulan dan 10 hari. Kalau dia hamil sehingga dia melahirkan anak tersebut. Tidak dibenarkan kepada perempuan untuk berkabung. Kalau dia nak berkabung atas kematian seseorang yang selain daripada suami dia, boleh, tapi tak lebih 3 hari. Apa makna berkabung? Pakai hitam, akak daerah sekerat dia. Gitu ke? Dah. Makna berkabung, sekejap lagi kita baca apa dia makna berkabung. Kita baca matan dulu. Kecuali jika dia hamil, maka dia berkabung, tinggal di rumah dan tidak boleh berkahwin sehingga tempoh selesai. Sehinggalah dia melahirkan anak tersebut kalau dia hamil. Kerana telah sabit dengan sunnah Nabi, iaitu hadis yang sahih daripada Nabi Muhammad SAW tentang perkara ini. Dia sabit daripada sunnah. Manakala orang lelaki, maka dia tidak dibenarkan berkabung untuk sesiapa sahaja, walaupun daripada kaum kerabatnya ataupun daripada selainnya. Orang jantan tak boleh kabung. Kabung dari sudut syariat Islam lah. Kalau kabung kita kata kat daerah sekerat tu, tu bukan kabung dari Islam. Kat daerah sekerat kat hitam, kat sokok hitam, lain putih ke macam-macam dah. Berkabung menurut kacamata Islamnya berapa dia? Kita kena tahu. Lebih-lebih lagi kalau orang tino, banyak ditanya soalan. Contoh ada macam orang dia mati, suami dia mati, tak ada orang duduk dengan dia kat rumah tu dia. Anak dia duduk Kuala Lumpur, dia nak pergi duduk Kuala Lumpur juga. Boleh ke tak? Tak boleh lah. Haram. Nabi kata wala apa pun berlaku, kamu kena duduk rumah kamu. Kalau dia keluar untuk hajat, boleh pada waktu pagi, tapi malam kena balik duduk rumah dia mula. Apa lagi makna berkabung? Berkabungnya dia mati. Wahia fihi mahma amkanaha dhalik. Sekiranya dia mampu untuk melakukan perkara tersebut, mampu balik ke rumah dia, kena balik. Wala yajuz khurujuha minhu illa lihajah. Dan dia tidak dibenarkan untuk keluar daripada rumah tersebut kecuali dengan hajat. Dia ada hajat nak keluar, boleh waktu pagi, malam tak boleh, malam kena balik. Nombor 2 apa dia? Tajannub tayyib. Tak boleh pakai wangian pada pakaiannya dan pada badannya. Begitu juga tak boleh pakai inai. Berhias-hias ni tak boleh. Wangian pada badan, pada pakaian inai tak boleh. Kalau orang dia panggil berkabung tadi ni untuk retina yang mati suami. Kemudian tak boleh pakai perhiasan, segala jenis bentuk perhiasan pun tak boleh. Pakai barang mah ke apa tak boleh. Kemudian kena jauhi memakai pakaian perhiasan. Pakai pakaian comel tak boleh. Jubah kita beli jubah sutera harga 4-500 ada tak? Lah ni kan comel. Lepas mati tok lelaki tak boleh lah, sebab orang buat gini sekarangnya untuk apa? Untuk perhiasan kepada tok lelaki dia, dan tok ganti dia mati dah. Kita kena ingat perhiasan kepada tok lelaki dia. Boleh tak kita nak pakai wangi? Boleh, tapi untuk tok lelaki dia. Kenapa? Kalau kita ingat selama ni kita dah ingat boleh berhias untuk orang luar tengok, maka kita telah salah. Kita telah salah memahami agama Islam kita. Nombor 5 apa? Dok, dia tak ada dalam ni, kena tulis lah. Nasib baik tak exam dah semakin. Tidak tak jawab belakang dah. Nombor 5, tak boleh pakai celok di mata dia. Tak boleh pakai celok, make up tak boleh. Jelas tu tak? Itu yang dimasukkan dengan berkabung ni. Orang jatuh tak boleh, memang tak boleh. Agak orang jatuh memang tak boleh pakai comel, berhias, pakai inah,
pakai bagi kemah. Lepas tu tak boleh bergabung dengan benda untuk itina ya. Kalau isteri mati pun orang jatuh tak kena buat gitu. Dia boleh nak nikah. Orang itina kena buat gitu sebab dia tidak boleh kena nikah lagi. Dia kena pastikan rahim dia tu bersih. Sebab tu lah dengan cara 4 bulan 10 hari. Biar tu ubik 3 kali lagi 4 kali dulu. Ubik darah cuci bersih dah. Lepas tu kalau beranak kan dengan anak tu lah. Tak logik dah lepas tu beranak pula. Jadi lepas kahwin itu sebenarnya hikmah daripada disuruh berkabung ni. Kedua belah pula disyariatkan kepada lelaki untuk menziarahi kubur dari waktu ke waktu untuk mendoakan kepada si mati dan memohon belas kasihan Allah kepada mereka serta untuk mengingati kematian dan perkara yang berlaku selepas itu. Perkara yang berlaku selepas kematian itu maknanya menziarahi si mati ni untuk mengingatkan kita kepada kematian. Dan sebelum tu Nabi haram pergi ziarah pada kubur sebab waktu tu orang Islam ni dia dekat dengan jahiliah lagi, takut jadi syirik. Lepas pada tu Nabi kata aku sebelum ni mengharaikan kamu. Sekarang ni fazuruha fa innaha tudhakkirukum bil akhirah. Dia ni kubur ni mengingatkan kamu dengan hari akhirat. Nabi kata ziarahlah kubur sesungguhnya ia mengingatkan kamu kepada akhirat. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan Nabi SAW juga pernah mengajarkan kepada para sahabat baginda sekiranya mereka menziarahi kubur hendaklah mereka berkata Nabi Muhammad SAW berkata kalau kita ziarah kubur dia ajar kepada sahabat dia doa yang khas. Assalamualaikum ya ahlal kubur kau. Dia ajar doa lain. Kita baca doa dia Doa dia kata nak tulis bagi kau? Nak tulis bagi muka surat 30. Assalamualaikum ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin. Kena cepat sikit ni sebab kita ada banyak lagi nak syarah ni. Assalamualaikum ahlal diyar. Salam sejahtera ke atas kamu wahai penghuni rumah. Minal mu'minin wal muslimin, daripada kaum mukmin beriman dan kaum muslim. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan kami ini insya-Allah akan menyusuli kamu. Wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah halana wa lakumul afiyah. Tulis bagi muka surat 30 tu. Yarhamullahul mutaqaddimin minna wal mustakhirin. Semoga Allah merahmati orang yang datang dahulu daripada kami dan orang yang datang kemudian. Jelas Ini doa yang diajar oleh Nabi. Kita baca tu. Kita baca tu tadi doa tu. Pernah baca tak doa ni? Pernah. Kalau orang pergi umrah pun dia pernah pergi ziarah makam Uhud tu tak? Makam syuhada di Uhud. Kalau pergi makam syuhada di Uhud pasti akan dapati doa ni dia tulis. Assalamualaikum ahlal diyar minal mu'minin minal muslimin wal mu'minin. Baca doa tu sebab doa tu Nabi ajar. Kita pergi baca Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah, kita tinggalkan yang Nabi ajar. Lainlah kalau kita buat dah Nabi ajar nak tambah lagi tak apa lah, ikut lah. Kalau tak berlagu dengan sunnah lah. Kalau berlagu tinggal lah. Ni hak sunnah pun tak buat lagi. Pergi buat orang lain. Dari mana tu? Kita kena perbetulkan masyarakat kita tapi dengan hikmah. Buat balas tak jadi. Dengan hikmah. Manakala orang perempuan, Syekh kata ni pandangan dia pandangan mazhab Hambali dan pandangan Syekh Ibn Baz. Manakala orang perempuan dia tidak boleh menziarahi kubur. Siapa sini pernah pergi ke Madinah? Ramai dah. Kalau orang tina dia bagi tak masuk kat kubur bakit. Kubur bakit ada tulis doa ni. Kalau orang tina dia bagi masuk tak? Tak bagi masuk. Maknanya dia mengamalkan pandangan ni Orang tina tak bagi masuk tak kubur bakit dia. Sebab Nabi laknat perempuan yang menziarahi kubur. Hikmah dia wallahu taala alam. Hikmah apa Nabi nak tu, Nabi lari tu kita tak tahu. Kita mungkin boleh hayat di dunia ni kerana perempuan ni cepat sedih lah ke apalah, akan mengatakan perkara-perkara yang tidak boleh sabar ke atas hari kubur dah. Pernah berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW, perempuan ni kematian anak. Dia pun menangisi anak dia di atas kubur. Nabi pun lalu. Nabi kata isbiri, sabarlah kamu. Dia pun tak berlaku kepadamu apa yang berlaku ke atas aku. Dia kacak gitu, mungkin dia tak tahu tu Nabi Muhammad. Dia duduk menangis atas kubur ni. Nabi Muhammad balik kalau kita bahasa ni tak kenal apa dah kata. Tapi Nabi tak. Nabi kata sebab tu saya kata sama dah. Buat balas tak jadi. Buat balas tak usah.
Baik kita dah senyap, kita balik cari tempat yang subur. Nabi bagi dah contoh. Dia balik ke rumah dia. Lepas tu para sahabat kata, "Weh, apa mau ayat begini? Tak dia tengok mari tegur mutu Nabi." Dia pun sekali perempuan ni lepas 2-3 hari lepas tu dia pergi ke rumah Nabi, tak ada orang yang menjaga pintu. Dia masuk ke dalam, dia kata, "Maaf lah, minta maaf lah Rasulullah SAW. Aku tak tahu mu tadi. Kok hari tu mu tak tahu." Nabi kata apa? Innamas sabru 'inda as-sadmatil ula. Sesungguhnya sahabat-sahabat ini pada pelanggaran yang pertama, pada musibah kali pertama, masa tu kita nak sabar. Bukan pada kita mula-mula terima musibah kata macam-macam dah. Gitu gini. Lepas tu sabar. Orang kita nak ni gitu dah. Marah habis dah. Lepas tu tak apalah, muja aku sabar. Dah, as-sabru innamas sabru 'inda as-sadmatil ula. Kita kena ingat, kita nak marah mula-mula tu, hak tu lah. Kita kena jaga. Wal kazimin al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang marah kita pun tak salah awak balahnya. Ada faedah. Tak salah awak balah, tak ada faedah. Melainkan dia ambil hak kita. Kita boleh lah ambil hak kita. Kalau kita mati pun mati syahid. Dah. Sebab orang yang ambil kita ni jahat. Kalau dek kita, alhamdulillah kita selamatkan orang lain. Tapi kalau nak bala mulut bab lah gening, bab biasa-biasa orang hidup bala kita lah dak. Tak usah lah. Semoga kita menginginkan daripada perbincangan kita itu manfaat. Kalau bala tak dapat manfaat. Jadi Syekh kata yang diamalkan juga di Saudi kalau lagu tu Yang menjadi syahidnya puan-puan di belakang tadi. Mereka tidak pernah menziarahi kubur bakir. Jadi hari ini kita tahu Nabi laknat orang yang menziarah kubur. Kerana Rasulullah SAW, tapi saya tak nafikan ada pandangan lain yang mengatakan, pandangan jumhur ulama mengatakan boleh untuk kita ziarah kubur untuk perempuan pun. Cuma pandangan Syekh Ibn Baz tak boleh. Dia ada dalil dia, banyak dalil dia. Kerana mereka itu dikhawatiri menimbulkan fitnah dan hilang kesabaran jika menziarahi kubur. Dan begitu jugalah tidak dibenarkan bagi mereka untuk mengikut jenazah ke perkuburan. Ni betul. Ni ada hadis. Hadis Nabi larang. Ummu Atiyah pun apa nama dia? Sahabat Nabi ni, perempuan. Nabi larang daripada dia ikut menziarahi, ikut bawa jenazah ke kubur. Padahal pahala besar ke tak? Pahala besar 1 kirat. Kalau kita royak sebawa 120-15 minit baru siap likung tu. 120 laju. Besar 1 kirat ni. Kalau sebenarnya boleh orang tina menziarah bawa pergi ke kubur, Nabi tak larang lah pula sahabat dia tina pergi. Tapi sebesar-besar pahala orang dapat pun Nabi larang. Maknanya boleh tak boleh? Tak boleh lah. Jelas tak? Kena fahami tu situ. Ya? Tapi orang perempuan dapat benda lain lagi yang sebenarnya mudah untuk dia masuk ke syurga. Kalau tahu daripada hadis lain. Nabi kata orang perempuan tak, kalau dia sembahyang 5 waktu, kalau dia pun puasa, wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan ni, tak. Lepas tu dia taat, dia jaga farah dia, tak. Jaga farah dia, taat pada suami dia. 4 perkara ni buat, dia masuk ke dalam pintu syurga, mana sah dia pilih. Nabi kata, walaupun Nabi sekat kira tadi, Nabi kata benda lain banyak lagi. 4 perkara ni kita buat, beres. Macam mana? Kalau ikut ke pandangan ni tak boleh benarkan lah. Lagilah tak dibenarkan. Sebab kita baca tak? Kenapa hikmah dia? Kerana mereka ni lemah dan sebagainya. Tak. Kalau dengar orang jauh-jauh, boleh lagi sepatutnya tak. Sebab kita tak rasa sedih, tak rasa apa. Kalau suami sendiri lagilah tak boleh. Sebab dia dilarangkan kerana dia nangis lah, dia jazak. Perempuan ni tak jazak, taskhat, dia marah, dia tak reda, dia tak sebagainya. Apa dah mau ambil, apa dah bini betul laki aku, apa gitu, apa gini. Benda ni boleh ke tak? Kita mempersoalkan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh. Dan benda ni bahaya, dan benda ni emosi. Nabi tahu manusia perempuan ni dia dipegang, dikekang oleh emosi. Kadang-kadang dia tak boleh mendahului emosi dia. Lepas tu dia kata, tak apalah, aku tak ada emosi ya. Lepas pada tu nak nyesal. Tak boleh, kita kena ambil langkah awal mengelakkan berlaku perkara tadi dikuasai oleh emosi, tak lagi. Walaupun suami sendiri lagi lah, tak lagi kalau suami sendiri dah. Sebab kita paling sedih dengan suami sendiri lah. Dah, ini pandangan Syekh Ibn Baz. Sebab perempuan tadi tidak beradab dengan Nabi. Kenapa? Dari hadis-hadis. Sebab dia sedih. Dia pergi kubur, dia sedih dengan kematian anak dia. Menyebabkan dia tidak beradab dengan Nabi. Dia tengking Nabi. Tengking Nabi dosa besar tak? Dosa besar. Dia melakukan dosa besar kerana kesedihan dia.
Jadi kita nak sekat perkara daripada berlaku. Betul dah Nabi nak. Apa dah? Kerana berlaku dosa besar, kita sangka kecil, kita sangka remeh mempersoalkan tanda qada Allah ni, kita rasa remeh, padahalnya dah. Manakala perihal menunaikan sembahyang ke atas orang mati di masjid atau di musalla, maka ia disyariatkan kepada lelaki dan perempuan secara keseluruhannya. Kalau orang nak sembahyang mayat, boleh tak perempuan? Boleh. Di Masjid Haram ke, di Masjid Nawawi ke, perempuan bangun jugalah. Dah, kalau duduk dalam masjid tu bangun sembahyang jenazah. Ini perkara terakhir yang terdaya dikumpulkan. Selawat Allah dan salamnya ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda. Sebelum saya menutup, ada satu lagi hadis dan syarahan yang saya ingin bacakan kerana tengok ada lagi waktu dia. Ada satu ni, dan benda ni penting, yang berkaitan dengan benda kita dah amal ke semua. Pada muka surat 293. Ada syarahan dia. Saya kena baca ni sebab diamanahkan. Tak ada dalam tu. Cuma ia berkaitan dengan muka surat 30. Muka surat 30. Buka dan tulis. Adab-adab kita ketika nak menziarahi orang mati. Pergi ke kubur. Syekh kata apa tentang ziarah kubur ni? Dia dapat faedah. Ada benda ni yang kita dapat faedah. Faedah menziarahi kubur, faedah dia terbagi pada dua, kepada yang menziarah dan kepada yang diziarahi, iaitu yang ada dalam kubur. Kepada yang menziarah ni, apa faedah dia dapat? Dia boleh mengingati mati. Satu, mengingati mati. Kedua, dia boleh pahala ziarah, pahala sunnah. Sebab Nabi buat kedak, Nabi buat ziarah dan Nabi suruh, kemudian dia buat, boleh pahala sunnah. Kemudian dia boleh pahala buat ihsan kepada si mati ni dengan cara berdoa, boleh pahala juga dah. Lepas tu orang yang mati ni dia boleh pahala ke apa? Boleh pahala pula, boleh manfaat ke apa? Kerana dia didoakan oleh orang, dan doa ni memberi faedah kepada si mati. Doa ni memberi faedah. Kita tahu mana Nabi kata tadi, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit. Mohonlah keampunan daripada Allah kepada saudara kamu dan minta Allah teguhkan kaki dia. Tu faedah dia. Kemudian manakala menziarahi kubur kerana hendak minta doa daripada ahli kubur tu, boleh ke tak? Boleh. Supaya dia boleh selesaikan hajat-hajat kita dan segala perkara yang seumpama dengannya lah. Ziarah ini tidak memberi langsung faedah kepada si mati, dan dia memberi kemudaratan kepada si hidup yang melakukannya. Kerana ini adalah perkara yang tidak dibolehkan, kerana dia syirik kepada Allah. Kita pergi minta doa dengan orang mati, minta tolong dia selesaikan perkara kita, hajat-hajat kita, syirik pada Allah. Betul tak? Nabi pesan kepada Ibn Abbas sendiri, walaupun dia Nabi, nak doa jangan doa kat aku wahai Ibn Abbas. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu nak tanya, nak minta dengan Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta pertolongan daripada Allah. Walaupun dia hidup waktu tu, dia ayat Ibn Abbas, jangan minta dengan aku, minta dengan Allah. Dan dari surah Al-Baqarah Allah kata apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Sekiranya hamba-hamba aku itu bertanya kepadamu wahai Rasul, katakanlah, Allah tak ayat katakan, sesungguhnya aku ni dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab panggilan orang yang memanggil sekiranya dia menyeru aku. Doa terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kena pergi jumpa wali tu, tak kena pergi kubur tu, tak kena pergi kubur ni. Faham? Ini benda yang syirik. Tak boleh faedah kepada si mati, dia boleh mudarat pula kepada orang yang melakukannya. Okey, beres. Manakala ziarah dia untuk doa di kubur dia tu, ataupun untuk duduk iktikaf, al-ukuf. Ukuf ni Allah sebut dari surah Al-Anbiya. Perkara Nabi Ibrahim ni. Dia manusia pada zaman tu, dia tak nyembah apa, dia pergi duduk iktikaf ya kat berhala. Al-ukuf ni iktikaf. Kalau kita pergi iktikaf di kubur. Okey, kita buat, kita panggil istilah, tak panggil istilah iktikaf, sebab iktikaf di masjid, nama itu iktikaf ada dalam masjid. Di kubur dia buat iktikaf juga, tapi tak panggil iktikaf, dia panggil menunggu kubur. Sebenarnya menunggu ini adalah iktikaf. Dan iktikaf di kubur, iktikaf ni mana masjid ke kubur? Siapa jawab soalan salah mari. Ni ada dah mari dalam kitab biasa. Kalau nak buat iktikaf di kubur boleh cari dalil. Kerana perkara ni perkara ibadat, dan perkara ibadat adalah asalnya haram kecuali ada dah dalil. Ni terbalik. Orang nak buat ibadat tanya dalil pengharam dia. Bagaimana kita kata ngaji dalil pengharam dia kan? Sebab benda haram dah. Kena cari dalil penghalal dia. Jadi orang yang pergi nak doa, kemudian nak iktikaf, nak minta daripadanya supaya dilaksanakan hajat-hajat, nak minta kesembuhan.
ataupun nak minta dengan kelebihan yang ada pada mereka ni supaya Allah Subhanahu Wa Taala laksanakan hajat dia, tak boleh juga dia panggil tawassul lah. Tak boleh juga sebenarnya, tapi dia tidaklah syirik. Sebab dia tak minta daripada orang lain, dia minta daripada Allah juga, tapi dengan cara bertawassul kepada dia ni. Benda ni bid'ah saja tapi tidak syirik. Bid'ah sebab Nabi tak buat. Nabi ayatkan Ibn Abbas jangan bertawassul dengan aku, mu nak minta apa-apa minta dengan Allah tu. Kau Nabi ajar ke Ibn Abbas bertawassul dengan Nabi? Tak. Jelas ke tak dalam hadis? Jelas hadis. Jadi perkara ni dua-dua bid'ah, tetapi satu bid'ah yang besar dosa dia, satu bid'ah yang tak, maknanya tak sampai ke tahap syirik, iaitu bertawassul tadi. Tapi kalau bid'ah yang satu lagi ni sampai ke tahap syirik, iaitu minta terus daripada ahli kubur tu. Dalil dia, Nabi kata zurul kubur wala taqulu hujran, ziarahilah kubur tapi jangan kata ke perkataan yang tak elok. Apa perkataan tak elok? Perkataan tak elok ni kita meratap ke tu tak elok, mengata kepada si mati pun tak elok. Bahkan perkara paling sekali tak elok apa dia? Syirik. Mengatakan perkataan syirik. Melakukan perbuatan syirik. Nabi lagi dah kalau pergi kubur kat jaga mulut tu. Doa kepada si mati ni, kita dengar doa. Doa kepada si mati tu daripada si mati untuk hajat kita syirik. Itu adalah seburuk-buruk perkataan yang kita kata. Maknanya ada dia apa kita kena pergi, kalau kita pergi ingat mati, doakan kepada si mati, tidak musafir kerana nak pergi ziarah orang mati. Ada contoh, ahli keluarga kita mati jauh, kita pun niat aku nak pergi musafir kerana nak pergi ziarah dia. Boleh ke tak? Tak boleh. Kerana Nabi kata la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kamu nak bermusafir kecuali kepada 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjidil Hadza iaitu Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Kalau nak pergi buat ibadat sampai ke perlu bermusafir, tak boleh kecuali pada 3 tempat ni ya. Jadi kita kena ingat kita pergi Madinah tu bukan kerana nak menziarahi Nabi, tapi nak solat situ. Kalau kita niat nak pergi ziarah Nabi, boleh. Sebab tak disyariatkan kita berziarah orang mati jauh sehingga menyebabkan kita kena musafir. Apa dah? Pahala ni orang buat ziarah makam wali. Betul tak? Kalau kita ada travel agent kau syarikat kita sendiri, kalau kita buat panggil produk ziarahi gini lah, ziarahi makam wali, boleh ke tak? Tak boleh lah, tak kena. Musafir ni tidak dibolehkan, hanya kepada 3 sahaja boleh. Kalau kita lagi semayang Masjid Nabawi, lagi semayang Masjidil Haram, lagi semayang Masjidil Aqsa, tu yang boleh. Kalau kita lagi ziarah makam, tak boleh, dosa. Sebab Nabi dah dah. Sama juga lagi ziarah kubur, tak boleh. Tadi kita jelas dah. Bid'ah ada martab dia, ada level dia. Bid'ah tadi, kok syirik tu berat, iaitu doa tu. Kalau bertawassul syirik, tak sampai ke tahap syirik, tapi bid'ah. Nabi tak buat tu. Tak boleh bid'ah. Masalamah lah kalau bid'ah ni orang faham makna bid'ah kan, masalamah ya juga kan. Kemudian manakala membaca Al-Fatihah ni kali terakhir, lepas tu kita tutup. Kemudian membaca Al-Fatihah ketika menziarahi kubur. Saya kena cakap kerana banyak dilakukan di masyarakat kita dah. Ketika menziarahi kubur ke atas roh si mati, maka ia adalah Syekh Ibn Baz kata ni, maka ia adalah, ataupun Syekh Abdul Razak ni, maka ia adalah amalan yang tidak ada padanya asal dalam syariat Allah. Allah tak syariatkan. Kalau kita cari asal mana amalan baca Al-Fatihah ni, tak jumpa asal. Kalau kita cari hadis mana, tak jumpa hadis. Cara tu perkara baru tu baca Al-Fatihah kepada si mati. Sepatutnya kita kata istighfarlah kamu kepada dia, mohonlah Allah kekalkan, teguhkan kaki dia di atas jalan yang benar ni dak, di atas agama Islam. Sebab kalau kita kata gitu tak apa, sebab Nabi ayat gitu. Nabi tak ada kata surah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah tu besar lagi pahala, Nabi suruh dah. Tapi Nabi tak suruh, kita pula pergi suruh pandai-pandai kita. Maka dia kata tak ada asal daripada syariat Allah, bahkan ia adalah daripada perbuatan bid'ah. Di hari ini kita dapat melihat manusia melakukan perkara ini, perkara yang tidak disyariatkan ini, dan meninggalkan perkara yang Allah syariatkan, yang mana dapat memberi pahala dan manfaat kepada si mati dan kepada diri dia, iaitu apa? Doa. Maknanya doa ni tak nanti ke kita kubur. Kita duduk rumah pun boleh. Suami kita mati tak nanti kita doa kubur, tak ada pun. Dalam hadis menyatakan doa di kubur itu mustajab. Kau ada? Tak ada. Tapi ada doa tempat-tempat yang mustajab. Mana? Waktu pertama kali tengok Kaabah, dah.
Doa mustajab bila lagi? Antara azan dan iqamah. Tak ada hijab antara kita dengan Allah. Doa mana lagi? Mustajab pada hari Jumaat. Ada 1 jam dalam hari Jumaat tu yang mana ulama khilaf mana waktu tu. Tapi pandangan orang ni dekat sekali, kita rasa kata atas kebenarannya, dia mau kata, ulama kata 1 jam sebelum masuk waktu maghrib. Kita ambil ni kita amalkan. Ni hadis. Bukannya ada doa, ada kata doa di kubur itu mustajab. Tak ada. Apa kita nak pergi bazirkan masa beriktikaf di kubur? Baik kita pergi baca Quran di masjid, boleh pahala iktikaf lagi, boleh pahala mengimarahkan masjid lagi. Boleh pahala kalau kita baca Al-Quran tu selepas solat, kita terbangun daripada tempat duduk kita dan kita tidak berhadas, maka pahala solat seterik boleh. Tak berhenti. Tak berhenti. Ada hadis. Lepas tu Jibril doa pula, Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu. Bukan Jibril, malaikat rahmat ada di masjid tu doa kepada orang yang duduk di masjid, terbangun dia tunggu waktu solat. Selagi mana dia tidak berhadas. Malaikat doa, kalau orang doa, orang soleh doa, Allah terima doa. Apatah lagi malaikat yang tidak berdosa. Apa kita tak ambil benda lagu ni? Kita nak pergi cari juga nak pergi kubur. Semoga Allah beri hidayah kepada kita. Benda ni semua dia hidayah di hati kita. Kita minta Allah terangkan hati kita, bagi hidayah kepada kita. Okey, beres, alhamdulillah. Beres. Jadi alhamdulillah kita telah selesaikan bacaan matan kita. Kita tutup dengan doa yang mana kita minta Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz atas orang panggil titik berat dia terhadap umat ini. Orang yang tidak berkepentingan, tetapi dia tulis walaupun tahun terakhir dia tulis untuk kita ambil iktibar. Untuk kita menjauhi perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita syirik, untuk kita menghargai nilai iman dan hadiah iman dan Islam yang Allah kurniakan kepada kita. Semoga Allah merahmati rohnya dan membalas segala jasanya dengan balasan yang baik, khairul jazaa. Dan Allah membesarkan pahalanya, dan Allah mengangkat darajatnya bersama orang-orang yang tinggi, dan Allah mengampunkan dosa-dosanya, dan Allah mengampunkan semua orang ulama-ulama kita dan ulama kaum muslimin dan muslimat serta kaum mukminin dan mukminat yang hidup di kalangan mereka ataupun yang telah mati. Semoga Allah juga memperbaiki segala urusan kita di dunia ini, dan Allah tidak membiarkan kita sahaja dengan diri kita menguruskan urusan kita walaupun dengan sekelip mata. Maknanya walaupun kita minta Allah Subhanahu Wa Taala jangan biarkan kita walaupun sedetik. Kita kelip pun jangan Allah biarkan kita. Kelip cepat dah tak lepas saat kelip. Tapi kita minta Allah uruskan urusan kita, Allah jadi wali kita. Janganlah Allah Subhanahu Wa Taala biarkan kita walaupun hanya sekelip. Dan semoga Allah memberi kebaikan kepada kita semua yang hadir ke majlis ini dan kepada semua kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah kita telah khatam. Moga kita diberi kehidupan, dihidupkan dalam keadaan kita Islam, dan kita dimatikan dalam keadaan kita beriman, bukannya dalam keadaan orang-orang yang sesat, bukan juga menyesatkan orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada kita semua untuk kita mencapai jalan yang diingini dan keredaan yang diingini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah kita telah tamat pelajaran kita. Sekarang ni kita nak panggil